Memang aku T20. Aku bukan B40. Kalau kau tak ada duit, tak guna pun kau sihat. Aku rasa aku tak perlu buktikan pun, orang dah tahu aku banyak duit. Kalau B40 punya mindset, Sibuk pergi gym, duit tak ada pun. Tak semua benda mak bapak kita cakap kita kena dengar. Gemuk yang dia orang jumpa tu gemuk yang pemalas. Gemuk pemalas yang memang kau tahu lah, jenis duduk atas katil, main ML, main Mobile Legend. Kalau mindset kau time gemuk, kau loser. Kau loser lah. Aku sewa girlfriend. Sekarang ni macam ni lah. Perempuan tu boleh dapat lifestyle yang gila babi lah. Buat apa aku nak bayar dia? Tapi aku cakap benda betul. Adik kakak semua aku try. Ramai gila influencer, artis perempuan kat Malaysia ni yang pernah DM aku. Tapi aku tak nak reveal je. Sebab sorry lah, dia memang bukan taste aku. Taste aku lagi tinggi daripada Ali Aziz lah. Ali Aziz. Bukan semua ulama cakap forex ni haram. Ya, aku serabut bila orang cakap forex judi. Kau tak forex judi? Tak judi. Memang jauh beza. Forex ni bukan judi, tapi forex ni haram lah. Harus dan haram. Aku nak cakap satu kat netizen luar sana, kau pergilah tengok telefon mak bapak kau, atuk nenek kau ada tak MT4, MT5. Kalau orang kecam aku, duit aku 1 sen pun tak luar dalam bank, aku tak kisah. Mula-mula mak repit. Dah dia duduk tengah-tengah bawa macam tepi pantai. Takkan aku nak kena break. Aku ni 200 km sejam. Bila dia orang sampai tu, baru aku tahu tu Hakim Stopper. Jojo punya benda tu as a man, lelaki sejati je. Tapi dia fight pun banyak kalah juga. Elok je ahli rakit tu menang lagi banyak oleh dia. Kau rasa dia Islam punya kenyataan tu tak bagus? Dia cakap tak pakai otak. Aku rasa dia tinggal otak dekat rumah. Kau orang yang paling kau nak prove them wrong. Jojo. Kenapa? Apa yang dia buat salah kat kau? Dia sembang. Sembang. Oh yeah. Let's go. Ini bukan sembang kosong, ini real talk. Number one podcast, kita naik non-stop. Yeah. Dari gelak sampai deep talk, semua kita share. Sembang. Oh yeah. We everywhere. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam meraihkan cinta. Salam cium tangan ibu. Jangan pernah sesekali lupa, anda masih lagi bersama dengan saya, Iskandar Rahman, dalam Sembang. Oh yeah. Baik. Hari ini bersama dengan saya dalam Sembang Oh yeah, satu figura ataupun satu aura yang saya boleh nyatakan kepada korang semua yang berada di rumah ataupun sedang menonton di mobile dan sebagainya. Satu figura yang mempunyai aura yang sangat-sangat besar. Aura dia, saya rasa this is the first time yang saya rasa ada aura sebesar ini. Kenapa besar? Kejap lagi saya beritahu. By the way, saya mendapati ada 75% ke 80% penonton Sembang Oh yeah masih lagi belum subscribe dan belum subscribe YouTube channel Sembang Oh yeah. Tapi Alhamdulillah kita dah berjaya mendapatkan 100,000 subscriber. Thank you semua yang dah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya apa? Menjadikan saya dan tim-tim saya yang lain lebih semangat dan lebih kreatif ketika menjana apa? Menjana konten-konten buat tontonan anda sekeluarga. Okey. Baik. Kau dah ready, Syuk? Okey, kau dah ready. Semua dah ready Dah ready Jerit sikit. Woo! Sebab apa nama figura yang saya bawakan khas di studio Sembang Oh yeah hari ini bukan seorang artis, bukan seorang orang kata penglipur lara dalam penceritaannya, tetapi seorang figura yang ketika ini sangat-sangat viral di social media, dan dia adalah merupakan orang yang dikatakan kalis kecaman. Dia tak kisah apa orang nak kata pasal beliau. Jadi hari ini saya, Iskandar Rahman, nak merungkai dan nak faham apa yang berada di sebalik pemikiran seorang jejaka idaman Malaya, tak lain tak bukan Abang Bong. Terima kasih. Terima kasih. Kuat sangat tu. Okey. Saya kau apa? Salam. Awak memang apa orang kata, karakter awak memang macam ni lah. Memang macam ni lah. Okay, hari ni live dekat Sembang Oh yeah memang tak ada dibuat-buat. Memang kita akan record 100% sebab saya bawa awak dan jemput awak, shoot contact awak personally, dan dia sudah discuss dengan saya dan tim, yang mana kita dapat permintaan yang high demand dekat kita punya social media untuk nak awak berada dalam podcast saya. Sebab itu pun saya rasa
awak pun dah apa orang kata okey lah untuk this kind of spotlight, untuk bercerita siapa sebenarnya Abang Bob ni dan kenapa awak berani ke depan untuk menjadi satu figura yang kalis kecaman. Okay? Okay, ready? Ush, belum cakap aku dah rasa dia punya impact tu lain tu. Okay, Abang Bob. Sebelum kita nak continue kepada persoalan-persoalan ataupun segmentasi yang ingin diketengahkan kepada Abang Bob kan, siapa sebenarnya Abang Bob ni? Macam nama Abang Bob tu kita tahulah, Abang Bob tu nama komersial awak kan, sebab takkanlah orang biasa nak panggil Bob, sebab Bob tu satu sinkronim nama yang tak berapa enak lah. Budak Bob, apa Bob stand for? Badan orang besar. Kan? Tapi sebenarnya siapa sebenarnya Bob ni di sebalik layar kamera, di sebalik social media? Who are you actually? Okay, so aku sebenarnya dilahirkan di Terengganu. Okay. Umur aku tak boleh bagi tahu lah. Sebab benda orang cakap umur ni rahsia. Oh, rahsia. Rahsia. So nama betul aku adalah Naim. Nama panjang pun aku tak bagi tahu lah. Aku bagi tahu Naim, nama pendek cukup lah kau tapi kenal aku. Tapi memang nama Naim betul lah. Nama betul lah, takkan nama reka kot. Oh iya, jangan. Apa yang marah kan tanya? Tak tahu. Aku tahu. Marah. Okay. Continue. Aku sekarang memang dalam bidang trading lah. As a trader, orang kenal aku memang as a Bambok T20, as a trader. Dan kenapa orang panggil aku Bambok T20? Sebab memang aku T20. Aku bukan B40. Kau bukan B40? Bukan. Apa yang kau faham tentang T20, B40? Apa yang kau faham sebenarnya? Kaya miskin lah. Ush. B40 memang miskin lah bro. Jujur aku cakap, T20 kaya. Lepas tu, tapi kau kena faham, dia ada dua perbezaan. Dari segi, of course lah, pertama duit lah. Nombor dua, dari segi mindset. Cara berfikir. B40 dengan T20 berfikir tak sama. Oh, macam kau berfikir memang T20 lah? T20 lah. Apa yang membezakan cara kelompok B40 dan juga T20 berfikir? B40 dia banyak fikir, dia orang tak fikir panjang, dia banyak fikir pendek. T20 dia banyak fikir apa akan jadi kalau aku buat benda ni macam tu. Itu salah satu lah aku bagi. Oh, macam kau. Oh, maksudnya kau nak menyatakan bahawa T20 ni berfikiran yang jauh. Sebelum buat apa-apa fikir dulu. Sebelum buat berfikir. So apa yang kau buat ni, sebelum yang kau buat kau viral kiri kanan, pasal kau viral pasal kes mak rempit, kau viral pasal skandal sana sini kiri kanan, kau viral pasal tidak menjaga kesihatan tubuh badan, kau dah fikir panjang? Mesti dah fikir panjang lah. Kau fikir panjang kan? Jadi kau tahu tak consequences bila tidak menjaga kesihatan tubuh badan ni? Ya, aku tahu. Jadi tak ada step of precaution ke dan sebagainya? Bagi aku ada masa banyak lagi untuk kurus. Biar aku gemuk dulu sekarang. Sebab bagi aku, betul kesihatan ni memang penting kalau kau tanya aku. Tapi macam aku cakap lah, kalau kau tak ada duit, tak guna pun kau sihat. Cuma kau fikir. Aku jangan bagi statement lah daripada aku. Kau fikir lah, betul ke tak? Aku kena fikir lah. Kau fikir lah. Saya. So bermaksudnya kau masuk hospital pun pakai duit. betul. Nak mati pun pakai duit. Betul tak? Betul. So apa function kalau kurus tak ada duit? Bermaksud kau nak bagi tahu yang aku tak nak kurus sekarang, yang penting aku ada duit dulu. Betul. Itulah mindset aku, T20 punya mindset. Kalau B40 punya mindset, sibuk pergi gym. Duit tak ada pun. Tapi nak pergi gym pun kena pakai duit, Bob. Pinjam member. Tu B40. Yo. Itu cara. Aku cerita based on reality benda ni. Tahu faham. Jangan marah-marah. Tak aku bagi tahu je. Aku rasa macam pressure hari ni, tapi tak apa. Okay, Bob. Kena jadi lupa nak tanya kan. Tapi Bob, berbalik kepada persoalan kau tu tadi, apa statement yang kau keluarkan tu tadi berkenaan dengan kau tak kisah pasal kau gemuk sekarang. Aku terpaksa lah gunakan kata ni kan. I mean like bila orang dekat luar nampak keberadaan kau di media sosial, boleh tak kau cerita bila yang kau start viral sebab kau punya aku tengok kau punya thread. Kalau penonton-penonton yang sentiasa ada time untuk main thread, kalau kita tengok thread Abang Bob, dia punya postingan simple je, tapi you punya engagement is quite high lah, and it's good for you. Tapi I nak tanya, bila sebenarnya you boleh start viral ni, Bang Bob ni? Macam aku baru, macam saya baru acknowledge awak last 2 weeks bersama dengan yes. So sebenarnya Bob tak ni waktu yang you viral pasal you hentam Jojo.
Sebelum tu aku dah viral sebenarnya. Tu boleh cerita tak? Cuma dia punya penangan sebab tak mengaitkan dengan orang lain. Aku viral aku seorang je. Kalau kau perasan masa raya ada satu thread gambar aku. Aku pakai baju Melayu. Aku cakap aku banyak duit. Apa aku pun lupa. Aku banyak duit tapi aku single. Kenapa masih single lah, macam tu lah. So benda tu orang datang lah, komen apa semua. Tapi kenapa? Tu dah start aku viral. Tapi tak adalah viral satu Malaysia. Tak teruk sangat viral tu. So kau time tu sebab apa kau single? Sebab aku tak nak cari awet lagi masa tu. Oh belum. Tapi duit dah ada. Duit dah ada. Aku rasa macam perempuan semua sama. Aku biar dulu. Sekarang kau dah ada awet lah? Sekarang dah ada lah. Aku dah jumpa yang boleh setia, yang boleh jaga aku. Baik, faham. Jadi berbalik kepada perbincangan kita tersebut tadi, aku nak go through. Kau dah virus sebenarnya dah lama, daripada bulan puasa, beraya itu lagi kan. Now kau tengah, bagi aku impact kau dekat social media ni orang start nampak, acknowledge you, tapi not in a good way. Sorry to say Bob, impact yang kau pamerkan kepada social media sekarang ni tak berapa baik for your image. Maksudnya penerimaan kecaman, penerimaan kata-kata netizen is basically 85 to 90% yang menyatakan yang sentiasa apa orang kata memberikan kritikan kepada diri kau. So macam mana kau cope dengan situation tu? Bagi aku simple je lah Is. Kalau orang kecam aku, okay, duit aku 1 sen pun tak luar dalam bank, aku tak kisah. Sejujurnya lah, aku cakap memang aku tak kisah. Apa orang boleh buat? Kecam je pun. Tulis, typing, orang cakap, habis tu jadi apa kat aku? Tak jadi apa pun. Bagi aku benda tu tak penting pun. Biar je lah orang nak kecam. Faham. So kau tak kisah dengan apa statement orang terhadap kau yang menyatakan, Bob, kau ada duit banyak-banyak tu, pergilah pergi gym, Bob, belilah Reta. Macam aku cakap Ush. simple je. Kau jilat bibir tadi, Bob? Sebab bagi aku benda ni Sorry Bob, minta maaf sekali lagi. Okay. Sekarang ni aku ni serius lah. Serius Tak, tadi macam kau jilat bibir. Sorry. Maaf. Maaf saya penonton. Continue Bob. Okay, macam aku cakap tadi awal, kau pergi gym tapi kau tak ada duit. Okay, apa function dalam hidup kau? Kau hanya dapat badan sihat tapi tak ada duit. Sekarang ni cerita aku gemuk tapi aku ada duit. Bila-bila masa aku boleh kurus. Macam kau cakap apa? Reta. Itu apa? Ubat apa? Sebab nowadays orang menggunakan itu untuk orang yang ada tak ada masa macam nak pergi gym, lepas tu nak jaga makan susah. Tu jalan singkat orang panggil. Tu cara kurus yang memang tak betul lah kalau kau tanya aku. Sebab kalau kau nak kurus lah cara natural, cara betul. Bila aku dah ready, aku kurus lah. Sebab aku dah ada duit, aku tak ada masalah. Bila-bila masa aku nak kurus, aku boleh kurus. Kalau setakat orang kata sembang Reta ni kan, orang tak nampak lagi kesan dia. Ya ke? Memang benda baru kan Reta ni. Benda baru. Benda baru. Tengok 2-3 tahun lagi baru kita boleh tahu. Side effect. Side effect. Faham. Tapi kalau tanya pandangan aku lah kan, bila aku berjumpa dengan beberapa orang-orang fitness dalam industri, memang Reta ada side effect. Side effect dia adalah menurunkan berat badan lah. Itu je. Itu je. Aku tengok orang ambil Reta muka cengkung semua macam mat pad lah. Ni aku jujur lah. Sebab aku tengok kawan-kawan aku ada lah 2-3 orang ambil. Tak tahulah sebab apa lah jadi macam tu. Dia punya side effect. And by the way, aku dapat tahu daripada aku punya producer yang mak aku lah non doktor. Ni memang legit lah. Memang legit. Doktor pakar. Doktor pakar. So sebab tu kalau orang nak sembang bab kesihatan dengan aku memang tak nak dengar. Sebab benda tu aku dengar dari kecil. Dan aku tahu. Maksudnya apa? Mak kata Bob. Maksudnya mak awak selalu advise awak lah. Memang dia advise aku. Mak mana je tak advise anak. Tapi kau tak pernah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah? Sebagai anak aku dengar. Hormat lah. Tapi benda tu tak semua benda mak bapak kita cakap kita kena dengar. Tapi bukankah apabila mak kau bagi tahu yang kena jaga apa orang kata kesihatan ni semua tu, bukankah itu perkara baik? Betul, perkara baik. Aku pun ambil benda tu asal benda yang baik. Sebab tu aku dengar, aku tak lawan. Tapi macam aku cakap aku belum ready untuk benda tu. Kalau aku dah ready untuk aku kurus, aku pergi gym. Aku makan lah sikit-sikit je, tak makan banyak. So benda tu bagi aku, sebab benda tu bukan main fokus aku dalam hidup. Main fokus aku adalah kejar duit. Kejar duit lah. Kejar duit dulu. Sebab bagi aku apa benda semua dah sekarang ni, zaman sekarang ni semua perlu gunakan duit.
Tapi Bob, macam mana pula kalau saya nyatakan daripada pandangan saya, duit bukan segalanya. Maksudnya kesihatan yang hakiki yang ada dalam diri tidak boleh dibeli dengan mata wang ringgit. Apa pandangan kau? Okay, aku sebenarnya based on apa kau cakap tu, ada 30% lah betul. 30% je. Bukan semua. Bukan semua. 60% lagi salah. Kalau 30% betul, 60% salah, mana lagi 10%? Betul juga tu. Betul juga. Mana lagi 10%, Bob? 10% tu tengah-tengah ha. Betul dengan tak betul. Dia tengah-tengah. Okay, so berbalik pada persoalan tu, kenapa kau nyatakan apa yang saya wartakan tadi 30% je betul? Mana datang lagi 60%? 60% lagi, okay, macam kau cakap, okay, duit bukan segala-galanya, betul kau cakap. Betul. Tapi aku nak bidah balik. Sekarang ni segalanya memerlukan duit. Okay. Kau keluar rumah, okay, contoh, kau keluar je rumah, kau guna duit tak? Guna. Kau jangan tipu lah, kau mesti guna duit punya. Tak tipu, relax lah kan. Memang guna duit lah. Okay, kau start enjin kereta kau, isi minyak tak? Isi. Pakai duit tak? Okay. Tashenko pakai duit tak? Okay. Makan pakai duit tak? Okay. Habis tu Ya, berbalik dengan persoalan saya tadi, duit bukan segalanya. Duit boleh beli benda-benda yang awak nyatakan dekat saya. Tapi duit tak boleh beli kesihatan awak. Siapa cakap tak boleh beli? Macam mana awak nak beli? Okay, let's say kalau aku sakit, aku masuk hospital, aku boleh bayar hospital pakai duit. Kalau kau tak ada duit, kau duduk kat rumah, siapa nak rawat kau? Macam mana kalau kau masuk hospital di saat kesakitan kau tu dah kronik, kau sebab, tak sedar? Sebab tu kita kena prevent benda tu daripada jadi. Aku bukannya tak pernah pergi check kesihatan aku apa semua. Dan aku tahu aku sihat. Orang je nampak aku tak sihat. Maksudnya kau check apa? Blood pressure, mesti aku check. Kadar gula, betul. kencing manis, mesti aku check. obesity. Aku check semua. Dan kau normal. Aku tak ada kencing manis. Darah tinggi aku tak ada. Cuma badan aku besar. Tu je. Tak, bukan aku ketawa ni, Bob. Bukan sebab aku mengejek, tidak Tapi statement yang kau keluar tu agak lucu. Dia agak menggelitat. dia agak apa orang kata apa orang panggil? Menggelitat apa sia? Sorry. Maafkan saya Okey. Dahsyat podcast kali ni. Baru 15 minit tu kan. Okey Bob, jadi berkaitan dengan apa yang awak nyatakan, awak boleh beli bayar dengan kos rawatan awak. Kan, betul tak? Betul. Tapi apa salahnya kalau kita mencegah, Bob? Maksudnya kita sihat lebih awal. Macam saya target umur awak is below 30 lah, bawah 30 kan. Why not kita jaga kesihatan lebih awal? Okay, based on apa kau cakap tu agak betul lah. Macam aku cakap tadi lah, 30% betul. Ini 30%. So 30% je lah aku setuju dengan kau punya. Okay, so dari side aku 30% yang betul tu, macam kau cakap lah, kita kena prevent umur sebelum 30, kena jaga kesihatan untuk akan datang apa semua, betul. Okay, benda tu aku agak setuju. Tapi sekarang ni macam aku cakap lah, benda tu bukan main fokus dalam hidup aku. Sebelum 30 bukan benda tu yang aku kejar. Yes. So kau memang main fokus kau sehingga ke umur 30 ni memang kau nak mengejar duit. Sebab bila ada duit, sakit tetap akan datang. One day mesti akan datang. Kau bukan tak pernah demam tak? Pernah. Sakit kan? Sakit. So one day akan Tapi datang. jarang lah, Bob. Betul lah, jarang. Aku pun jarang juga demam. Ya ke? Aku jarang. Kau jarang sakit lah? Jarang sakit. Boleh kata tak ada lah. Ush. Aku cakap benda betul ni. Ya. Aku tak dapat kau menipu pun. Sebab ni kita raw podcast kan. Sebab apa yang kita wartakan hari ni semua akan dipaparkan kan. So memang apa, kau check blood test memang tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Boleh Alhamdulillah lah kau cakap. Boleh tak kau share kau punya jadual rutin pemakanan? Berapa kali aku makan sehari? Aku makan 2 kali je sehari. 2 kali je sehari? 2 kali je sehari. Cuma portion mungkin banyak lah. Bagi kau mungkin banyak lah. Bagi aku cukup lah tu. Kau makan lebihkan apa? Kau lebihkan gula dan minyak Bob? Nasi lah. Kalau kau tanya aku nasi, aku kuat nasi. Kau nasi tak ada masalah pun, karbo. Banyak, terlebih tak boleh kak? Boleh, dia akan jadi sumber energi. Aku rasa kau punya nasi tu diselaputi dengan kuah lah. Memanglah, takkan kau makan nasi kosong. Macam aku makan nasi kosong. Kau makan nasi kosong? Lawak apa? Ayam daging, telur. Itu makan orang pergi gym.
Oh, kau tak pergi gym. Aku tak pergi gym. Aku normal people. Makanan aku mesti ada kuah nasi. Makanan orang Malaysia kan. Orang pergi gym je makan nasi kering. So Fik, kau pun makan nasi kering Fik? Ada betul. Dia pergi gym tak? Pergi? Sebab tu dia makan nasi kering. Ya, macam aku tanya aku punya producer lah, Syuk, dia tak makan nasi kering aku nampak tadi. Memang ada sambal lah. Sambal yang kepuk. Nasi ayamnya sambal kan. Tu normal people lah makan macam tu. Macam kau punya kenyataan ni disupport maksudnya. Tak, memang aku cakap realiti, fakta. Okay Bob, jadi berkenaan dengan nama kau kan, Abang Bob. Bob ni stand for badan orang besar. Memang kau bangga bawa nama Bob tu ke? Macam ada setengah orang ataupun segelintir orang yang bila nak bawa nama Bob ni kan, orang malu. Macam kau tak ada rasa kemaluan dan sebagainya? Style pun nama Bob. Tak, bagi aku betul. Style pun nama Bob. Nama Mak Saleh kot, Bob. Okay. Okay. Kau bicara, kau berfikir lain lah Bob. Okay. Apa Daripada orang panggil kau Mok, baik orang panggil kau Bob. Uish. Ni make sense lah. Bobby, Bob, okay apa? Daripada orang panggil kita Mok. Mok. Apa lagi? Biasa nama-nama orang gemuk. Buncit. Mana kau nak? Baik Bob. Tak, kalau aku tanya kau, kalau kau lah orang gemuk, mana kau nak? Bob ke buncit? Kalau aku panggil kau buncit, mesti kau nak Bob. At least nama tu style lah juga. Betul. Ada betulnya juga. Ada betulnya juga kat sini Bob. Bagi aku sebabkan nama tu Bob style lah. Baru 20 minit Okay Bob, jadi okay lah, kau selesa dengan nama kau. Kau ada cara kau berfikir sendiri. This kind of mentality yang kau bawa dalam diri kau. Sebab bagi kau kesihatan, aku tak kisah lagi for the time being. Bukanlah kesihatan, kau sihat. Aku kisah. Tapi waktu untuk timing ni belum. Nak fokus 100% untuk kesihatan tu, bagi aku tak. Aku tak perlu. Faham tak? Orang selalu cakap kan, gemuk ni malas, gemuk ni tak boleh harap. Orang yang obesity ni memang tak ada masa depan. Siapa yang cakap? Tak, ini okay, sebelum tu aku nak tanya, yang cakap ni duit dia dengan aku mana lagi banyak? Simple je aku tanya. Yang cakap ni duit dia dengan aku apa yang banyak. membuktikan kau banyak duit Bob? Aku rasa aku tak perlu buktikan pun, orang dah tahu aku banyak duit. Ya. Cantik jawab Bob. Nak minjam? Aku tak apa. Okay, Bob, berbalik kepada persoalan tadi tu kan. Apa nama, bila orang cakap macam tu kan, so macam mana kau counter dengan benda tu ke? Kau tak ambil heran? Kau macam mampus orang lah. Aku memang tak ambil heran sebenarnya. Sejujurnya memang aku tak ambil heran. Sebab benda tu tak ada efek pun bagi aku. Apa efek pada hidup aku? Tak ada efek. So aku memang tak heran. Kau memang positif all the way lah. Positif je lah. Kalau hidup kau asyik negatif, macam mana kau nak? Macam aku cakap lah, target aku adalah untuk buat duit. Bila kau nak buat duit ni, kau kena positif. Kalau kau asyik ada negatif, cara berfikir yang negatif dalam otak kau, kau takkan boleh buat duit. Okay. Jadi macam mana pula dengan kenyataan saya punya guest sebelum ni? Ada dua guest. Yang pertama Demi Islam, yang kedua Jojo. Saya pun bersetuju dengan apa yang dinyatakan, which is yang orang gemuk ni dia akan membuatkan kehidupan you tak efektif ke depan. Orang gemuk ni bila you gemuk, you akan lambatkan suatu perkara. Bila gemuk ni, pandangan orang terhadap orang gemuk ni is negative side. So macam kau faham tak maksud aku? Sebab dia jumpa orang gemuk yang negatif macam tu, dia tak jumpa aku. Faham tak? Dia tak jumpa orang gemuk macam aku. Sebab orang gemuk macam aku ni rare. Sejujurnya aku cakap dengan kau, rajin, aktif. Mungkin aku cakap aku tak aktif pergi gym, tapi aku tak beritahu orang pun. Kalau aku jogging bawah rumah ke apa ke, jalan kaki ke, brisk walk ke, perlu ke aku beritahu? Tak perlu pun. Gemuk yang dia orang jumpa tu gemuk yang pemalas kat luar sana. Memang aku tak nafi lah benda tu. Memang ada gemuk pemalas. Memang ada. Memang ada. Tapi dalam dunia ni dia ada dua side of gemuk.
Gemuk pemalas yang memang kau tahu lah, jenis duduk atas katil main ML, main Mobile Legends, main PUBG je. Ada satu lagi gemuk yang memang hustle, cari duit. Orang cakap mindset dia bagus. Gemuk yang macam tu yang aku punya style. Faham. Tapi bukankah gemuk ni tak sihat? Maksudnya memang sebab bila kolesterol dalam badan kita tinggi, kortisol kita tinggi, so dia sebenarnya satu benda yang tak sihat kalau kita tak selamatkan. Betul. Aku ada setuju sikit lah dengan kau punya statement tu. Setuju sikit, berapa persen? Macam tadi lah, berapa persen? 30% dia. Uish, tetap 30%. Mungkin yang ni aku letak 20% dia. 20% lagi. 20% Lagi rendah aku ulang tadi. lagi. Right. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kau cakap gemuk tak sihat, okay, betul. Sebab dari segi orang kata, kalau dari segi kalau aku lah, aku dengan orang kurus, kalau kau suruh lumba lagi, memang orang kurus boleh lumba lagi, aku tak boleh. Tu kira macam tak sihat lah benda tu. Faham? Contoh, orang gemuk ni senang dapat penyakit, orang kata. Contoh dah senang dapat kencing manis. Tapi kalau aku tengok balik, purata orang Malaysia, orang kurus pun ramai yang dapat kencing manis. Kau faham tak maksud aku? Faham. Tapi orang gemuk ni, dia punya ratio lebih tinggi daripada orang yang kurus. Kalau kau tanya aku macam tu, depends on cara pemakanan and cara kehidupan dia. Macam aku cakap tadi, gemuk ada dua side. Gemuk yang pemalas, gemuk yang rajin. So aku gemuk yang rajin. So bagi kau pandangan Jojo dan juga pandangan di Islam terhadap orang gemuk ni Tak boleh dipakai. tak boleh dipakai. Tak boleh. Sebab dia orang terlalu negatif terhadap orang gemuk. Mana boleh. Kau kena tengok dari side positif juga. Kau rasa macam mana, Is? Kalau kau punya pandangan? Pandangan aku sebab aku pernah in stage aku pernah berisi. Dan bagi aku bila aku gemuk, aku time tu pun alhamdulillah rezekikan kurniaan Allah SWT berduit. Bukanlah berduit tu mungkinlah tak macam awak kan Bob kan, tapi ada rezeki tu kan. Tapi pada aku Bob, bila kita berisi ni Bob, bila aku berjaya transform ke arah sekarang, apa orang kata, kepercayaan orang terhadap aku tu berbeza. So it's easier for me to do a business, it's easier for me to cope with the situation that I want to handle. Dan sebenarnya bila aku turunkan berat badan Bob, secara tak langsung aku lebih apa orang kata produktif dalam kehidupan aku. Sebab aku tak lambat, aku semua benda yang aku buat semua agresif. Itu pandangan aku lah. And then macam dulu aku ada kolesterol. Aku ada kolesterol, lepas tu darah tinggi dan sebagainya. So bila aku drop and aku berjaya dapat berat badan ideal, penyakit dia semua tak ada lah. So sebab tu menyatakan bahawa aku setuju dengan statement Jojo, dengan statement DMA Islam. Sebenarnya mungkin penyampaian yang dibawa oleh diorang daripada DMA Islam lah. Jojo dia lain punya penyampaian. DMA Islam mungkin cara penyampaian itu terlalu negatif. Tapi bagi aku it's a good thing untuk orang yang terasa. Pada pandangan aku lah. Macam Jojo pula, dia punya pandangan terhadap orang gemuk ni untuk orang gemuk yang pemalas. Orang gemuk yang malas tak boleh harap, sebab bila orang jumpa orang yang berisi macam aku dulu, macam kau sekarang, so apa orang kata pandangan orang terhadap kita tu it's always negative. Tapi macam kau cakap tadi, the confident tu tak boleh dibeli lah dengan mata wang ringgit. Mungkin kau ada satu confident yang menyatakan bahawasanya aku gemuk yang bukan pemalas. Betul. Memang betul, aku bukan gemuk yang pemalas. Tapi cuba kau bayangkan Bob kan. Kau bayangkan sekarang kau dah macam ni tau. Kau dah besar macam ni, habis tu kau ada certain amount of money, kau ada team, kau ada kerja yang bagus, kau ada kerja yang bagus ni aku tak tahulah sebab sejujurnya ada benda yang aku tak berapa setuju dengan kau pasal forex lah. Ni ke belakangan nanti kita berbincang kan. Okay. Sebab bagi aku forex is not pekerjaan lah. Tapi nanti kita bincang. Aku nak tahu pandangan kau lah. Kau cari pasal dengan aku ni. Tak, ini sebab aku mewakili rakyat Malaysia. Aku letak diri aku side netizen lah. Well, it's not about side netizen. Aku tak ada mana-mana side. Cuma aku meletakkan diri aku as myself yang aku not into this thing lah. Cuba kau mewakili suara netizen lah. Mewakili suara rakyat lah, contoh kan. So berbalik kepada perbincangan kita tadi, bila kau bayangkan Bob, kau this kind of besar gempal macam ni pun, kau boleh buat banyak macam ni, kau confident macam ni kan. You just imagine kalau kau berjaya kuruskan berat badan, kau berjaya turunkan berat badan, kau berjaya kurus, so rezeki tu akan lagi semakin besar. Kau tak percaya ke benda tu?
Bagi aku macam ni lah, gemuk ke kurus ke, semua depends on mindset. Kalau mindset kau time gemuk kau loser, kau kurus pun kau loser lah. Kalau mindset kau time kau gemuk, kau memang mindset T20 macam aku cakap tadi, kau kurus pun kau boleh buat benda yang sama apa. Badan je berubah, Cara berfikir masih sama. cara berfikir masih bersama. Bersama pula, masih sama. Masih bersamamu. Bukan, sebab bila kita bercakap tentang kita ada satu kehidupan yang sihat, kita macam aku yakin, bukanlah yakin dari sudut fizikal kau luaran ni, aku tak menghina dan sebagainya. Mungkin aku bercakap atas dasar apa penglihatan aku saja, Bob. Kau jarang keluarkan peluh. Bukan kau tahu keluarkan peluh tu bagus dan sebagainya. Macam you have an active lifestyle. Macam I don't know, kau tak nak bermula ke memang kau letak dalam mindset kau tak nak? Macam aku cakap tadi lah, belum lagi waktu dia. Oh, belum lagi. Kau akan datang, akan buat, akan. Memang aku cakap dari awal lagi tadi. One day aku akan buat. One day memang aku akan buat. Tapi bukan sekarang. Faham? Sebab sekarang fokus aku apa tadi aku cakap? Uish, cari duit Cari duit, betul. Sebab bagi aku duit aku tak cukup weh. Walaupun orang cakap aku kaya, duit aku tak cukup weh bagi aku. Bagi kau duit cukup pada pandangan kau ni tahap mana, Bob? Okay, kekayaan ni bagi setiap orang tak sama. Ada orang dia dapat Lamborghini sebiji, dia kata dia kaya. Tapi bagi aku orang pakai Lambo ni biasa tak kaya pun. Sebab bagi aku kekayaan ni banyak pandangan lah. Okay, mungkin bagi kau kekayaan ni macam ni, bagi aku macam ni, bagi kawan aku macam ni, bagi Syuk lain. Contoh kekayaan ni. So dari side aku lah kekayaan ni kau dah ada duit yang banyak and kau ada masa yang banyak. Faham tak? At least aku dah tak perlu, kau cakap apa, contoh je aku trader lah, aku tak perlu nak tengok market untuk cari duit. Aku nak duit jalan datang sendiri kat aku. Duit jarang datang sendiri kat kau? Jalan datang sendiri kat aku. Oh, jalan. So, kau faham tak maksud money aku? come to you? Yes. Macam mana kau nak buat benda tu? Tu yang kau kena belajar dengan aku. Tu yang kau kena belajar dengan aku. Oh, kau ingat kau ada anak. Okay, Bob. Berbalik kepada kau punya definasi kekayaan kau macam tu lah. Definasi. Aku bukannya apa, sebab aku mungkin perbezaan faktor umur kan. Macam aku punya side, pandangan aku terhadap kekayaan ni berbeza. Kekayaan ni bukan datang pada mata wang dan ringgit. Kekayaan ni datang dalam kehidupan sebenarnya. Maksud kau? Maksud aku kekayaan ni dia apa, contohnya benda aku yang paling penting dalam hidup adalah masa. Betul. Masa penting. Masa itu adalah kekayaan So, yang pertama. aku setuju. Yang tu aku setuju. Sebab apa? Kalau aku tengok orang kaya biasa tepat masa. Itu adalah yang pertama. Kekayaan yang kedua bagi aku adalah keluarga. Itu keluarga. Kan? Maksudnya masa dengan time, bukan masa dengan kau, maksudnya anak-anak, keluarga, mak ayah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, benda yang paling kaya adalah diri sendiri. Kesihatan. Your wealth, your health is your wealth. Itu pandangan kau lah. Okay, aku boleh setuju cakap tadi lah, 30% je. Kau tak ego faham? Kau memang tak pandangan kau dengan aku mungkin berbeza. Berbeza aku tak lah. nyatakan apa sebab yang setiap manusia pandangan berbeza. Betul. Sebab tu dekat sini saya tak nyatakan bahawa cara berfikir Bob ni salah ke apa ke cara berfikir. Mungkin ini pandangan kau. Aku bagi wartakan pandangan aku dari sudut definisi kekayaan. Mungkin pandangan kita berbeza. Mungkin aku pandang daripada sudut ni aku nampak 9. Kau pandang daripada sudut ni kau nampak 6. Betul. Tapi one day dia akan berpusing. Aku mengharapkan one day dia berpusing yang kau boleh nampak sama macam mana aku nampak. Okay, insyaAllah lah one day lah aku cakap. Tapi bukan sekarang lah. Oh, masih lagi bukan sekarang lah. Okay, itu Bob, itu untuk persoalan yang pertama yang berkenaan dengan tubuh badan, berkenaan dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh influencer yang lain kan. Berbalik kepada persoalan kedua ni, aku nak tanya kau Bob kan. Kau ni baru ni viral dan aku dapat sangkaan dan dakwaan yang menyatakan apa sahaja yang kau buat ni sekarang ni semua hanyalah untuk marketing semata-mata. Contohnya macam dia orang cakap ada, aku tengok tu apa, sewa girlfriend sewa girlfriend. Aku sewa girlfriend. Sekarang ni macam ni lah. Perempuan tu boleh dapat lifestyle yang orang cakap gila babi lah. Kalau dengan aku, buat apa aku nak bayar dia? Dia ikut aku sehari pun dia macam-macam dia boleh dapat.
makan sedap, handbag mewah, apa lagi orang kata berjalan tempat yang best-best. Buat apa dia aku nak kena bayar dia? Dia ikut je aku. Itu lifestyle yang dia nak. Oh, kau bawa ah. Hari ni kau bawa kan? Yang tu perempuan lain. Oh, itu perempuan lain. Itu perempuan lain. Yang hari ni kau bawa? Yang ni memang aku jaga. Kau jaga ke girlfriend betul? Girlfriend betul lah. Memang awet aku. Yang ni Memang betul. Ni memang tak tipu lah. memang tak tipu. Yang dulu tu yang aku viral tu, iaitu adalah kisah dia, bukan semua orang tak tahu. Kan? Adik pada girlfriend aku sekarang. Kau ya. Kau macam drama kau. Kau ingat dia filem Netflix ke? Orang mungkin tak percaya, tapi aku cakap benda betul. Adik kakak semua aku try. Kau ha? Boleh shoot, boleh panggil masuk ke sekejap? Boleh panggil Boleh masuk. je, tapi jangan lama-lama lah. Asal tak ada push. Aku tak nak tunjuk awet aku kat satu Malaysia lama-lama. Tapi awet ni, ni lain. Lain. Kau boleh apa interframe apa sekejap kan? Sekejap boleh lah. Siapa nama kau punya pasangan? Ayu. Ayu. Ni kau bagi aku air apa, air kosong ni, tak ada air manis je. Ha? Tak ada. Ya, awet aku tahulah aku minum air apa. Ush. Yo, you bagi air manis sekejap guys. Masuk je. Oh, kau tak minum air ni. Minum, tapi macam aku cakap lah, aku lebih suka air manis lah. My favourite you. Okay. Ni sebelah belakang. Ni pusing belakang ke? Nak duduk? Duduk boleh duduk? Duduk je lah. Rapat sikit kot. Kamera tak masuk. Ni bawa air aku. Bawa air protein. Nah, duduk dulu. Uish. Ni lah awet aku. Yang betul-betul awet aku lah. Yang lain tu takkan nak sebut kat sini kan. Dia simbah aku dengan air ni apa tak dapat. Oh, so yang ni lah yang kau cakap tadi, kakak kepada. Ya betul. Dulu aku dengan adik dia, tapi Ni bukan tak lama marketing pun. lah, ni bukan marketing Bukan marketing, memang real. Cerita dia macam ni lah. Okay, aku Tapi cerita betul sikit. Kau nak aku cerita ke tak Ah, kan? ya. Okay, cerita. Cerita. Okay, aku serius ni. Okay, aku kenal dia dulu. Tapi waktu aku kenal dia tu, dia baru break dengan boyfriend dia, kaki pukul. So dia memang tak nak terima mana-mana lelaki dalam hidup dia. So nak jadikan cerita, lepas after 1 year aku kenal adik dia. So aku dah kenal adik dia sama dalam 2-3 bulan lah aku rasa. Barulah aku tahu ni kakak dia. Sebelum tu aku tak tahu. Dia tak pernah bagi tahu. So bila menjadi macam tu, aku tak boleh nak move on. Aku jujur je, aku memang tak boleh move on. Dia pun tak boleh nak move on. Ni kau buat cerita apa ni? Tak, ni memang betul lah. Ni Aku betul cerita. lah. Memang betul. Betul lah, you jangan tipu You pun jangan tipu Tak, ni cerita betul. Kita orang tak boleh move on. So banyak kali aku kantoi dengan adik dia. Oh, so maksudnya kau memang dah skandal awal lah. Skandal lah. Sebab masing-masing tak boleh move on. Satu lah. Syok, kata satu soalan boleh dekat ni Tapi boleh aku nak satu soalan. Tapi mic tak ada. Aku nak satu soalan. Aku teringin sangat nak tanya. Bukan saya. Untuk satu je satu. Boleh buat Tanya lah. Satu lah. Aku bagi lagi 3 minit lah. 3 minit 3 minit je ada. Tak lama. Aku tak nak jadi pandangan awam. Uish, kau tak nak kau jadi pandangan awam ke dia? Dia lah. Aku tak apa. Oh. Aku tak nak orang kecam dia, orang kutuk dia. Oh, faham. Okay, macam satu soalan je, 3 minit. Okay, boleh. Last. Satu soalan je. Kenapa Bob? Kenapa Bob? Sebab duit dia ke? Sebab dia kaya ke? Tak. Ada side yang orang lain tak nampak, yang I nampak. Tak, sorry Bob, aku ketawa sebab Kalau kau nak ejek, aku gerak. okay, tak. Tak, bukan je, sumpah. Wish. Bukan sebab duit bukan sebab duit. Tu sebab apa? Memang bukan sebab duit. Dia ni dengan aku tak pernah berpau aku ke apa ke. Macam orang duk cakap dia gold digger lah, apa benda semualah. Aku boleh cakap benda tu adalah fitnah dan orang luar cuma buat spekulasi je. Aku yang kenal dia yang kenal aku. Kalau bukan sebab duit, sebab apa? Sebab ikhlas. Sayang. Apa yang ada dekat Bob yang tak ada dekat lelaki lain? Sejujurnya, one last question lah, sejujurnya. Yang tak ada dekat lelaki lain keikhlasan tu lah. Cara dia kejar I. Oh, kejar. Aku bagi effort gila babi.
Oh. A plus lah. Kau pun bukan beli pakai duit lah. Tak ada. Pakai jiwa lah. Pakai jiwa. Effort. Macam mana kau handsome pun, perempuan akan jatuh cinta kat effort. Kau kena ingat benda tu. Kau tak payah ajar aku. Kau macam salah ajar. Alah, sebab aku nampak kau tak ada pun buat pasangan. Ha? Mana aku tahu kau single ke tak? Kau single tak? Yang tu kita biarkanlah apa-apa yang aku. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Ayu. Thank you siapa nama Bob bagi masa 3 minit. Minum juga. Dia cakap tak boleh minum. Aku minum, tapi aku lebih suka air manis. Oh, okay. Sorry. Lemak ni siapa pula ni nak ganggu pula time-time macam ni. So menjawab persoalan netizen ataupun persoalan orang-orang yang bercakap tentang benda ni, kau sebenarnya marketingkan sahaja. Untuk apa aku buat marketing? Tak ada kena-mengena dengan Forex. Forex aku buat marketing tunjuk benda-benda mewah je lah. Kereta ke, benda-benda contoh cakap apa, payung profit tak adalah marketing untuk Forex, which is aku tak berapa gemar lah untuk orang yang trade Forex. Tapi nanti sekejap lagi kemudian kita akan berbahas. Mungkinlah kau marketing kau untuk branding diri kau. Buat apa? Aku dah famous. Oh. Sebelum aku viral benda-benda ni lagi, orang dah kenal aku dalam bidang industri trade. Faham tak? So untuk personal diri aku, buat apa? Bagi aku tak perlu pun branding diri aku. Betul. Sebab tadi aku ada suka shoot, aku tanya shoot producer aku kan, shoot kau rasa ni girlfriend dia betul ke girlfriend sewa kan? Tu shoot cakap kau dah ada calling dengan shoot semalam yang menyatakan kalau tu girlfriend sewa, better saya bawa 4 orang. Betul tak? Betul? Baik aku bawa 4 orang terus. Alah orang dah tahu kau sewa, baik aku bawa 4 orang terus. Nampak aku kaya, gempak. Memang playboy. Alah nak sewa kan. Ni masalahnya bukan sewa Is. Yelah. Dia memang betul lah, real Memang lah. betul lah. Nak berapa kali aku ulang. Nampak. Kenapa kau tak percaya ke macam mana? Macam memang aku tahu. Netizen, kalau lah ada set kau pun, okay lah, let's say kau ni asal netizen lah, kau memang takkan percaya benda ni. Sebab spekulasi pula. Apa orang kata pemikiran netizen ni, dia akan cakap apa? Takkanlah orang gemuk dengan perempuan lawa macam ni. Betul tak? Kalau kau fikir logik. Tak, aku tak cakap macam tu lah. Tapi aku dah buktikan, memang orang gemuk pun boleh dapat perempuan lawa. Memang betul boyfriend dia? Betul. Dah 3 kali kau tanya ni. Sebab, Kali keempat aku balik lah. Okay, tak. Sorry. Tak, sebab kau punya lain tu, Bob. Aku dalam banyak-banyak saya punya podcast, saya punya guest semua, first time yang kita bawa guest, yang guest bawa PA. Betul tak, Syuk? Maksudnya yang bukan artis ataupun selebriti lah. Kau bawa dia PA Ada PA. PA ni apa tas dia je? Tengok baju aku apa korai. Maksudnya baju apa aku perlu pakai hari tu. Tengok apa lagi orang cakap, jadual aku jumpa siapa-siapa ke. Pegang beg aku, tu je lah. Itu je tanggungjawab PA kau? Tak, itu je lah. Aku trader, aku bukannya artis pun. Betul. Tak perlu pun nak banyak-banyak benda, nak make up ke apa, tak perlu. Okay. Faham statement yang dikeluarkan tu. Tapi macam apa nama, kau yakin ke dengan figura kau yang sekarang yang comel ni kan? Comel, mampu memikap wanita-wanita? Memang mampu lah. Memang mampu, terlebih mampu. Aku cakap macam tu je. Sebab kalau kau nak tahu lah, aku share sikit lah. Share. Memang podcast ni untuk kita share pun. Ramai gila influencer, artis perempuan kat Malaysia ni yang pernah DM aku. Tapi aku tak nak reveal je. Sebab apa, aku jaga jugalah sensitivity. Contoh macam baru ni pernah naik jugalah kat thread. Tapi kes ni dah lama. Aku rasa dalam 2 tahun lepas tu, 2024. Betul lah 2 tahun lepas. Pasal Sarah Yasmin. Aku rasa aku pernah viral dengan dia dulu. Sarah Yasmin siapa yang viral penyondol tu? Penyondol tu. Dia nak sondol kau daripada Ayu? Tak, bukan. Okay. Ni sebelum aku kenal Ayu lah. Cerita ni dah lama dah. Okay. Waktu tu aku baru lagi baru nak naik lah jadi trader. Aku pun tak famous lagi waktu tu. So dia pernah lah jumpa aku sekali. Kawan aku bawa dia. Aku pun tak kenal dia ni siapa. Dia minta IG aku bagi lah. Dia minta IG aku bagi je lah. So dia minta dia follow. Aku pun follow back lah. Takkan aku tak follow back. Aku tak sombong orang. So dia tengok story aku pergi post profit, aku pergi beli handbag mahal-mahal. Dia adalah pernah minta dengan aku.
Aku tak tahu benda tu gurau ke apa. Dia cakap gurau, tapi bagi aku kalau sampai 2 kali tak gurau dah. Itu test market orang cakap. Test market. Test market. Oh, dia test air kan kau. Test air lah dengan aku. Dia minta apa? Mula-mula dia minta 5K. Aku gelak je. Sebab sorry lah, dia memang bukan taste aku. Asal lelaki, aku tak suka perempuan macam tu. Maksudnya kalau maksudnya kau lagi ada taste lah daripada lelaki lain. Memang lah. Taste aku lagi tinggi daripada Ali Aziz lah. Confirm. Ali Aziz. Sebab dia viral dengan Ali Aziz kan dulu. Mula-mula. So taste aku lagi tinggi lah. Aku kan je perempuan tu. Oh, maksudnya lelaki-lelaki yang pernah skandal ataupun pernah disondol oleh si Sarah Yasmin ni, bagi kau barai lah. Macam ni lah. Aku tak nak kutuk dia punya cakap muka ke apa. Aku tak nak kutuk benda tu. Sebab bagi aku it's a B40 punya mindset. Kutuk-kutuk. Cuma apa aku cakap kan, lelaki yang pilih dia bagi aku pusing-pusing dulu lah. Pusing-pusing dulu. Maksud kau galakkan orang untuk cari yang lain dulu. Cari lain dulu lah. Kau nak buat skandal ke apa ke, tak ada orang lain ke? Faham tak maksud aku? Tak ada orang lain ke? Sebab yang kantoi dengan dia pun semua artis aku tengok. And of course lah ada rupa. Tapi kau skandal dengan orang macam tu, aku macam better aku lah. Aku cakap skandal aku lagi lawa lah. Sejujurnya. Dulu lah, sekarang aku dah tak ada skandal. Sekarang tak ada. Sekarang aku ada Ayu je. Ayu ya kan. Daripada tadi Emre ada macam ni. Tak ada Ayu. Dia dah macam ni ya. Tak ada, aku sekarang masih setia dengan dia. Setia dengan dia. So kau memang ke mana-mana bersama dengan Ayu ni Yelah. Betul lah. Tapi dalam jamban aku tak awak lah. Aku seorang je lah. Tapi seorang lah. Tapi mostly aku keluar makan ke, aku buat apa-apa bisnes semua dia akan ikut lah. Memang kau banyak spend time together lah. Betul. So memang ada planning untuk berumah tangga lah? InsyaAllah dalam masa terdekat. Kau cakap insyaAllah tu okey. Kau pergi jilat bibir Tak, bibir aku kering Is. Bibir aku kering. So okay. aku sentiasa kena basah kan. Sebab kita bercakap lama. Betul, tapi sebab tak ready kan apa Vaseline ke apa ke? Tak apa. Aku mesti tanya tu. Sebab daripada tadi kau macam sebab dari tadi aku nampak kau macam duk jilat-jilat bibir kan. Tapi kau sebenarnya kau cute dah Bob. Nampak. Sebab tu dia suka aku. Dia selalu main pipi kau. Tanya dia lah, dia main apa. Okay. Okay. Yang tepi lah kan. Okay Bob, itu adalah apa orang kata penilaian yang berlaku dalam perhubungan lah. Sebab bagi aku perhubungan kau ni aku tak nak tanya banyak lah, because it's personal kan. Tuan. Kau punya karakter memang unik lah Bob. Okay, so yang segmentasi ketiga, so yang perempuan tu memang kau dah tinggal semua, dia memang tak ada apa-apa now. Tak apa. Kau setia lah sekarang ni, jujur Aku setia, aku jujur. Memang dia dah ubah aku banyak lah. Ush. Perangai aku playboy semua aku dah buang lah. Kau dulu main playboy lah? Memang playboy habis. Memang betul lah. Memang betul. Dan cuma tak, Ayu tahu tak kau playboy dulu? Dia tahu, tapi mungkin dia tahu sikit je lah. Dia tak tahu banyak lah. So kau okey ke kalau aku nak tanya kau persoalan ini untuk kau share? Boleh je, tak ada masalah. Benda kau pun dah okay, lepas. Kau okey kalau dia tahu? Okey je, benda dah lepas kan. Yang penting aku yang sekarang. Kau dah berubah lah sekarang. So kenapa kau nyatakan bahawasanya kau dulu playboy? Fik ni lagi playboy daripada kita, Fik. Sebab apa aku playboy? Macam aku cakap tadi lah. Influencer, artis perempuan, Insta famous, semua pernah DM aku. So kau pernah keluar dengan diorang tak? Ada aku pernah, ada yang aku tak pernah. Macam aku cakap, Jasa Yasmin tu aku pernah jumpa sekali je. Itu pun bukan aku yang nak keluar dengan dia, orang yang bawa. So aku pun memang palau lah yang jadi macam tu biasanya. So artis pun ada nak keluar dengan kau? Ada. Tapi aku tak nak reveal lah dalam ni siapa. Tak boleh lah, benda ni privacy. Tapi aku boleh cakap macam tu je lah. Influencer, artis pernah DM aku. Mungkin betul macam netizen cakap, mungkin sebab duit. Mungkin betul. Tapi bagi aku, duit orang luar lagi ramai duit. Ramai je orang kaya kat luar sana. Kan? Kalau kau tengok lagi kaya daripada aku lah, dia aku jujur lah. Bukan aku yang paling kaya dalam Malaysia ni. Tapi kenapa dia orang tak nak keluar dengan orang kat luar sana? Kenapa nak keluar dengan aku? Maksudnya bukan sebab duit juga lah. Kau comel tu Bob. Karakter aku. Karakter kau. Macam aku cakap lah, it's a 2020 mindset. Benda tu penting. So faham. Itu adalah persoalan yang kita ketengahkan berkenaan dengan perhubungan kau. Ini apa yang orang nak tahu lah. Sebab orang expect that
apa yang kau buat sekarang ni adalah marketing semata-mata, kau sewa perempuan sebab diorang macam mungkin pada pandangan diorang rasa macam apa nama, sebab mungkin impossible lah untuk daripada side diorang untuk ada mata air macam kau ada. Macam mana? Mungkin impossible untuk diorang ada macam mana kau ada, which is mata air lah. Faham kan mata air? Faham. Pasangan lah. Tak apa, itu berbalik kepada apa yang ingin mereka sampaikan lah kan. So persoalan seterusnya berkenaan dengan orang nyatakan juga marketing yang kau bawa, yang kau buat, yang apa pasal kau bergaduh dengan kes Mak Rempit, lepas tu kau ajak race bawa motor, tiba-tiba race tak jadi. Lepas tu belanja minyak. Betul lah. Tak, sebenarnya apa yang terjadi? Adakah benda tu kau dah setting ataupun apa? Kau nak buat ngam-ngam budak nak marah? Dia macam ni lah. Ramai orang sebenarnya dah salah faham. Mula-mula yang masa kita orang gaduh itu memang betul lah, memang betul gaduh. Bukan marketing. Cuma yang bab race tu, yelah itu memang kena setting lah, nak race kat mana apa semua, betul tak? Tak, yang bergaduh tu sebenarnya macam aku tak tengok video tu. Kan aku lepas shoot yang bagi tahu yang kau ada, sebab aku not into social media. Social media aku semua dijaga oleh aku punya team. So aku tak tahu sangat. So bila dia menyatakan bahawa kau ada bergaduh dekat jalan raya, sebenarnya apa yang berlaku? Okay, so kita orang just bawa macam biasa, kita orang konvoy malam tu. Okay, aku and adalah 2-3 orang kawan-kawan aku bawa kereta. So kita orang potong ikut link kanan. So tengah tu ada orang kata segerombolan Mak Rempit. Dan aku pun tak tahu siapa. Dah dia duduk tengah-tengah bawa macam tepi pantai. Takkan aku nak kena break? Aku ni 200 km sejam. Contoh. Kau fikir logik lah, takkan aku nak kena break? So aku elak lah dia. Tak ada pun istilah nak langgar ke apa sebenarnya. Orang cakap salah kita orang sebab bawa laju. Tapi aku nampak juga ramai netizen cakap salah dia orang. Bawa tengah-tengah tu macam bawa tepi pantai. So nak jadikan cerita, aku pun berhenti lihat dekat RNR. Lepak-lepak je lah, tak ada apa pun. Lepak-lepak kan, duduk luar kereta buat video-video semua. Tiba-tiba ada Mak Rempit datang, macam dalam video lah. Aku rasa kau patut tengok kot video tu. Dengan tak ada adab apa semua kan, datang terus sound. Sebab apa Syuk bagi tahu yang bila awak buat video dengan geng Mak Rempit tu, geng Mak Rempit tu pun adalah geng Mak Rempit yang famous. So that's why yang menyatakan bahawasanya itu adalah betul-betul marketing. Syuk kan? Itu yang aku nak cuba nak sampaikan ni. Bila dia orang sampai tu, baru aku tahu tu Akif Stopa. Aku tak tahu. Masa aku bawa kereta, manalah aku tahu siapa. Bila dia orang sampai tu, baru aku tengok, Akif Stopa. Waktu tu Mak Kodok aku tak kenal dia. Aku memang tak kenal Mak Kodok. Aku tak tahu pun siapa dia. Sebab dia paling action lah malam tu. Tapi aku tak tahu dia siapa. Sejujurnya memang aku tak kenal dia. Aku kenal Akif Stopa seorang je. Hubungan kau dengan dia orang? Okey, tak ada masalah. Kita orang pun dah minta maaf, dah selesai. Race pun dah tak jadi. Walaupun tak jadi, tapi kita orang dah berbaik lah. Dan tak jadi pun ada punca dia juga. Bukannya kita orang tak nak race. Polis on the way. And aku boleh tidur lokap malam tu. Kalau kata kita orang tak lari malam tu. Motor dah buat, nak kena sita. So macam aku cakap lah, kita kena fikir panjang lah. Fikir panjang sebelum buat something. So kau hampir-hampir tak fikir panjang lah time tu? Aku memang kalau ikut memang nak race. Tapi bila orang dah cakap kau polis race ni, kau ada kau punya joki ke apa? Ada joki lah. Aku ada joki aku time tu. Bukan aku ada joki. Walaupun satu Malaysia suruh aku joki. Fikir logik lah, takkan aku joki motor. Sebab pomen yang buat motor tu pun awal-awal dah cakap jangan bagi Bob naik. Kenapa patah dua lah motor. Faham. So benda tu cancel lah? Cancel lah. Benda tu pun aku dah anggap selesai. Tak ada apa-apa dah pun. Profesional lah. Sebab Mal pun nak kahwin. Aku fikir kalau dia masuk dalam, aku masuk dalam, dia nak kahwin. Isu. Aku nak kahwin pula. Dia nak kahwin. Kau nak kahwin juga kan? Aku nak kahwin juga. Tapi dia kahwin dulu lah. Dia nak kahwin. So aku fikir orang lah. Senang cerita aku fikir orang. Aku bukan fikir nafsu aku je. Kalau ikut nafsu aku memang aku nak race. Mana langgar. Tapi aku fikir panjang. Kau kalau race ni memang kau main duit pertaruhan semua, Bob? Memang main lah. Tapi lumba haram kan? Bukan lumba halal. Lumba haram lah? Lumba haram. Lumba halal dalam track. Ni lumba tepi diuk. Lumba tepi diuk. Apa yang halalnya? Tapi kau tak rasa ke kalau kau buat lumba haram tu akan menyusahkan orang lain? Kalau if let's say lah benda tersebut terjadi,
Kau tak fikir ke panjang kalau kau buat perlumbaan haram tu dia akan menyusahkan orang lain? Betul. Okay, sebab tu bila aku fikir balik, mula-mula memang aku baran lah. Okay, bila kita fikir ikut baran, aku ada duit apa semua kan, memang aku rasa benda ni nak jadi lah. Sebab benda ni persoal maruah. Diorang nak jaga maruah diorang asal mak rempit. Aku pun nak jaga maruah aku asal orang yang ada duit. Tapi bila aku fikir balik, Berbeza ke mak rempit dengan orang ada duit? beza. Ya ke? Mak rempit ada dua. Ha. Okay, aku bagi tahu ada dua. Yang aku respect, yang aku tak respect. Ada mak rempit yang kau respect, ada mak rempit yang kau tak respect. Betul. Okay, mak rempit yang kau respect macam mana? Mak rempit yang bagi value pada masyarakat, yang buat bisnes, yang dah planning masa depan dia. Contoh macam aku boleh bagi tahu Mal Kodok lah. Dia ada future punya plan. Dia bagi satu benefit pada orang yang tengok video dia, konten dia. So bagi aku dia adalah mak rempit yang dia, macam mana aku nak cakap Daripada nak bergaduh terus berkawan aku tak ada masalah sebenarnya nak berkawan dengan siapa-siapa pun. Hari ni aku gaduh, esok aku boleh kawan. Aku tak ada masalah. Jenis aku memang macam tu. Tapi macam aku cakap lah, kalau kau nak jaga kau punya ego, aku pun nak jaga aku punya ego. Tapi bila kau kendur, aku kendur. Aku simple. Macam ni partner aku ni pun mak rempit kat, tapi ni NVX lah. Nak NVX. keluar zone test 368. Okay, faham? Oh, itu je lah isunya dengan Itu je isunya. mak rempit. Tak ada apa pun. Cuma ramai yang beli kes aku. Ramai yang buat video, stage kononnya kata aku ni menghina mak rempit. Padahal aku tak menghina mak rempit. Aku cuma Kau cakap, expect ke apa yang berlaku ketika perbalahan dengan geng-geng mak rempit, Jack Stopa dan Mak Kodok ni, benda tu akan viral? Kau dia kalau Hakim tak post, tak viral. Oh, memang kau tak expect benda ni akan viral? Sebab bagi aku dah jerit, dah gaduh, habis kat situ. Sepatutnya lah kalau dia anak jantan. Tapi dia post video aku. Dan main dia, aku dapat tahulah orang adalah orang bercerita kat aku. Kenapa Hakim boleh post video tu adalah sebabkan ada aku adalah video tu. Aku tengah panas dekat track waktu kes tu berlaku. Kau panas sebab apa Sebab dengan adik dia, adik Ayu. Kira kau- Gambar dekat wayang, gambar pergi makan wagyu. Oh, mahal sangat ke Bob makan wagyu ni, Bob? Murah je. Aku pun tak tahu kenapa netizen kecoh. Bob kalau Bob sekali makan lah Bob kan. Macam aku tak pernah orang kata makan wagyu ramai-ramai macam tu kan. Macam sekali kau makan kan Bob kan, kalau dating kan makan wagyu itu berapa Bob? 1,500. 1,500? Oh. Bagi aku 1,500 untuk makan tak payah berkira lah. Sebab aku bukan orang yang berkira bab makan. Normal lah sebenarnya 1,500 bagi kau untuk sekali makan. Normal lah. Tapi bukan hari-hari. Kena faham Is. Benda ni bukan hari-hari. Kalau hari-hari ya orang nak marah. Bagi aku benda ni aku makan mungkin seminggu sekali. Dengan income aku mampu. Okay Bang Bob, bila kita bercerita tentang forex, ulama dan mufti menjalankan pertikaian terhadap forex ni, betul? Ni awak tahu kan? Okay, tahu. So awak memang bangga lah dengan apa yang awak lakukan sebagai seorang trader forex. Bangga. Sangat bangga. Tapi benda ni kan ada orang kata pertikaian di antara mufti. So macam mana awak boleh bangga apabila awak melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu benda yang ada pertikaian terhadap orang-orang ulama Islam kita ni, mufti-mufti kita ni? Bukan semua ulama cakap forex ni haram. Ush. Ada yang Setengah je. Ada yang cakap halal lah. Harus. Contohnya? Setengah ulama lah. Kau Google sendiri lah. Fact yang menyatakan bahawasanya ada mufti yang menyatakan forex ni harus? Memang ada. Banyak video. Kalau kau boleh tengok dekat media sosial, kau boleh Google sendiri. Betul, aku tak nafikan. Memang banyak yang cakap haram. Tapi ada juga setengah ulama cakap harus hukuman forex ni. Dan kalau kau cakap haram okay. First thing first lah aku nak cakap, forex dekat Malaysia ni sebenarnya dah legal lah daripada dulu lagi. Kalau takkan Maybank, CIMB semua ada akaun forex. Kau tahu kan Maybank boleh buka akaun forex. Kau loan kereta kat mana? Bank juga, betul tak? Habis tu tak haram pula. Oh, riba. Riba. Sekarang ni kena faham, yang haram bila swap. Ada akaun swap. So sekarang broker dekat Malaysia ni lah terutamanya kan, dah banyak dah yang ada akaun Islamik. So
Bagi aku tak ada isu pun benda tu. Ya ke? Bukan apa keuntungan apa ini sebab aku ada berkawan dengan orang-orang yang trading yang pernah dengan trading dan dah meninggalkan pun dunia trading. Ada yang menyatakan bahawasanya macam kau forex kau trade ke, dia ada apa lagi sebenarnya dalam trading? Apa sebenarnya bisnes yang kau tengah buat? Apa yang kau tengah buat sekarang? Kau personal trader. Okay. Personal trader and IB. Introducer broker. Maksudnya Aku introduce broker. Okay, kau nak trade. Let's say kau nak trade. Kau perlukan satu broker yang trusted. Kau tak tahu broker mana kau nak pakai. Sebab apa kau takut kena kencing. So aku ni yang akan suggest broker mana. And aku introduce dekat most of aku punya client. Contoh broker ni bagus, broker ni tak bagus. Sebab apa aku dah pakai. And aku makan commission lah daripada broker. Tapi bukan duit klien, tak ada kena-mengena dengan duit klien. Sebab aku selalu dengar orang cakap trader ataupun IB lah, kita cakap IB lah IB ni makan duit klien. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Duit klien lah dia deposit. Asal pula aku nak ambil duit kau? maksudnya kau tetaplah memakan benda yang haram sebab keuntungan yang kau dapat adalah daripada kerugian orang lain. Tak, aku tak ambil atas kerugian dia. Kenapa pula aku nak ambil atas kerugian dia? Tak ada. Habis tu kau dibayar oleh broker, betul? Dibayar oleh broker. Sebab kau tadi apa commission Commission. yang ni yang bukan Duit broker, duit klien. Habis tu broker bukan mendapat keuntungan daripada kerugian. Tak Is. Tak, salah tu. Kau punya fakta salah. Habis tu Sekarang ni apa data yang menyatakan aku cakap ni salah? salah. Kau kena kaji lagi. Kau kena check betul-betul lagi. Sebab kalau kau cakap okay, broker buat keuntungan daripada orang yang rugi, betul kau cakap tadi, tu salah. Tak ada kena-mengena pun. Kalau macam tu siapa je nak trade forex? Yelah, keuntungan broker adalah apabila orang lain rugi. Tak rasa ke benda tu jadi sistem judi? Tak. Kau tak rasa ke macam forex ni satu perjudian? Tak, lain dengan judi. Judi kau hanya tilik teka-teka, betul tak? Okay, contoh kau main tekan je, kau teka je. Forex bermain dengan sentimen, main dengan orang cakap berita-berita ekonomi. Kadang-kadang kalau Trump cakap benda tu ada efek pada market, dia tak sama dengan judi. Judi apa je kau nak kaji apa? Kau nak kaji beruang panjat pokok. So disebabkan kau menyatakan bahawa yang forex ni ada pengkajian, ada apa analisa. Analisa, orang panggil analisis. So kalau ada analisa ni bukan perjudian lah. Bukan. So kalau bukan perjudian, kenapa still ada orang yang trade forex still gagal? Sebab dia bisnes. Aku nak tanya kau, semua orang buat bisnes untung ke? Kau berniaga, okay, let's say lah, katakanlah dalam bilik ni semua orang berniaga. Adakah semua dijamin untuk untung? Kenapa ada orang berniaga rugi, jatuh? Sama je macam forex. Maksudnya setiap kali orang trade forex ni, dia ada kau boleh untung, kau boleh rugi. Betul. Habis tu broker, kau buka broker, orang deposit ke dalam akaun. Betul? Akaun sendiri lah, akaun masing-masing. Akaun masing-masing. Sebab tu aku cakap tak ada kena-mengena dengan aku asal IB. Aku bukan orang broker. Aku cuma bagi tahu broker mana yang okey dan aku provide signal, education. Tapi macam mana pula? Betul. Kau provide signal education, betul? Betul. Dan kau cantakan tadi yang kau akan makan commission. Ya. Yeah. Towards apa nama kau akan makan commission towards orang-orang yang Join bawah aku lah. Join bawah kau. Oh. Dan diorang join aku ada sebab. Bukan sebab. Tak semua sebab broker. Kau kena faham benda tu. Macam mana pula kalau ketika apa nama signal yang kau ketengahkan tidak menjadi? Benda tu macam aku cakap lah. Analisa kau tak jadi. Analisa tak jadi. Kau still dapat commission tak? Still dapat. Kau tak rasa ke benda tu macam haram sebab orang yang follow kau ni dorang loss tapi kau dapat commission daripada kerugian diorang? Tak, bukan. Tak sama. Kenapa pula tak sama? Tak sama. Sebab aku, okay, sekarang ni diorang yang nak follow aku. Diorang yang nak follow aku, diorang nak follow at your own risk lah. Betul. So maksudnya Trading ni ada risk dia sendiri. Dan orang yang join trading ni, diorang kena tahu benda ni ada risiko. Bukannya boleh main join je. Tapi macam aku cakap lah, orang yang follow aku, diorang tahu benda ni ada untung, ada rugi. Dan kalau kau nak tahu, ramai je kat luar sana yang konon cakap forex haram kan. Macam kau suarakan tadi, betul tak? Ramai yang cakap forex haram. Sebenarnya diorang trade tak? Diorang trade. Cuma silent lah, diam. Ini aku cakap based on aku jumpa klien aku jumpa kawan-kawan aku.
Ramai je yang acah-acah lah, forex haram lah, forex ni tak boleh pakai lah. Ujung-ujung duk tekan agak. Ujung-ujung duk tekan agak. Dia orang yang cakap haram-haram, tapi dia orang trade juga. Tapi dia Tak percaya kalau tak percaya cakap aku. Aku nak cakap satu kat netizen luar sana, kau pergilah tengok telefon mak bapak kau, atuk nenek kau ada tak MT4, MT5. MT4, MT5 ni orang kata application untuk trade lah. Memang akan ada. Sebab dia orang trade secara silent. Maybe dia orang bukan macam IB macam aku. Tapi dia orang still trade. And dia nak cakap haram. Bagi aku punya pegangan still tak haram. Simple. So adakah family kau support apa yang kau buat? Support. Mak ayah kau pun tahu yang merasakan bahawa trade ni tak haram lah. Tak haram. Sebab aku dah explain kat dia orang. Dan dia orang tahu apa yang aku buat ni tak haram. Kau pun yakin apa kau buat ni tak haram? Tak haram. Kau dah check dari semua sudut? Dah. Bukan majlis fatwa tak mutlakkan benda ni sebagai haram pun. Sesetengah aja. Macam aku cakap, kau boleh kaji lagi. Yelah kan benda ni kan ada keraguan kan. So kan kita dah diajar kalau benda tu mendatangkan keraguan, baik-baik kita tinggalkan. Sebab benda ni sampai sekarang masih ada keraguan. Ada keraguan. So macam aku cakap lah, kalau kau ragu, aku pun tak pernah paksa untuk orang trade. Kau kena faham benda tu. Okay. Orang yang trade, dia orang yang nak join aku. Sebab aku ada quality as a trader. And dia orang tahu aku boleh buat duit banyak. Kejap aku ada satu video kan. Apa nama video daripada, sebab aku not into this scene. And so ada kawan aku, boleh aku buka video tu aku ada satu kawan aku which is my close friend. Nama dia, aku rasa satu Malaysia kenal lah. Dia dulu memang one of the forex trader. Now dia tinggalkan 100% dunia forex. Sebab aku pernah sembang dengan dia, kenapa Lip? Dia cakap benda ni memang haram. Siapa? Opai lah. Opai. Kejap sebelum kita nak berbincang tu, Opai forex haram. Dia ada bercakap. Hey. Ambil duit orang dalam bank, bagi duit ke saya. Itu apa panggil? Rugi lah. Panggil riba bro. Okay, faham. Duit bank akan ambil duit Tuan Nizam tanpa pengetahuan Tuan Nizam untuk bayar sah. Boleh faham? Tanpa persetujuan Tuan Nizam, tanpa persetujuan siapa-siapa. Faham So when I belajar business broker, bila my friend ni dia cakap bila dia belajar business broker, dekat situ yang dia nampak yang forex ni haram. Asal awak tahu Dia tinggal forex bila? Dia tinggal forex berapa bila Fik 2-3 tahun lepas 2-3 tahun lepas. Bila dia dah kaya betul? Ush. Dia dah kaya dengan buat IB, dah kaya dengan apa? Konon trade lah kan. Dia cakap kan, baru dia tinggal betul. Kenapa dia tak tinggal pada awal? Kalau betul dia tahu semua benda tu. Mungkin dia dapat tahu ni dia cakap ni kenapa dia berhenti forex. So dia dapat tahu setelah dia dah berjaya dalam forex. Kenapa dia tak kaji pada awal semua benda tu? Tapi bukankah ada orang menyatakan bahawasanya bila kita dekat satu stage yang kita tahu benda tu boleh buat duit gila-gila, kita tak akan berhenti. Tapi disebabkan dia haram, kita berhenti. So disebabkan benda ni dia dapati haram, dia berhenti. Bagi aku tak boleh terima statement dia. Asal kau tak boleh terima Bagi aku tak boleh terima. Sebab kalau betul dia cakap okay, let's say sampai tahap dia tahu benda tu haram. Supposedly lah, kalau aku sebelum aku buat apa-apa, aku akan kaji dulu benda tu haram ataupun boleh. Tapi ni maksudnya dia tak kaji dulu. Dia dah trade dah lama. Lepas tu tiba-tiba mana datang info baru aku tak tahu, tiba-tiba dia kata haram. Mungkin hidayah yang Allah bagi kepada dia untuk membuka minda dia setelah Itu dia punya pandangan lah bagi aku. Tapi aku tak setuju lah dengan pandangan dia. Sebab macam aku cakap lah, dia tinggal forex pun dia dah kaya. Memang betul. Bagi pandangan aku, bukan dia berhenti bukan sebab tu. Sejujurnya kalau kata aku, dia berhenti bukan sebab tu. Dia berhenti mungkin dia dah cukup duit, dah collect, dia nak buat bisnes baru, dia dah bosan dengan forex. Tu je aku boleh cakap. Ni sangkaan kau terhadap Sangkaan aku lah. Betul lah. Tapi kalau aku as personally sebagai kawan dia, apa yang aku nampak, dia memang tinggalkan forex ni sebab bagi dia forex is haram. Okay, itu pegangan dia. Setiap orang ada pegangan masing-masing. Sebab kau pandangan tengok masing-masing. ini yang dia nyatakan. Mungkin aku boleh buka kat sini Syuk. Dengar. Ini pandangan dia kenapa dia bagi tahu yang forex ni haram. I find out that dia melanggar prinsip saya.
Sebab dulu saya anggap trading ni satu benda yang yalah ada pendapat kata macam tu, ada pendapat cakap sini macam tu. Macam awak ni. Okay. So dulu saya pertahankan Macam awak lah. sebab saya cakap dia macam ni. Awak pertahankan. Mana yang kita nak ikut mana yang kita nak. Bukan mana kita nak, ikut mana yang kita tahu. Tahu yang tu lah. Dia macam tu. Mazhab tu lah. So kita pertahankan sebab kita cakap wah, kita pun tengok result kita. Everyone making money. Tengok result kita, tengok dekat dashboard IP tunjuk kata ni semua orang withdraw apa semua. But the bad side of brokerage is masa saya buat brokerage is bukan buat brokerage, saya nak try set up my own brokerage and then I kena belajar. I dapat kena pasti bahawa kalau dalam satu brokerage 30% klien dalam brokerage untung, you akan rugi. Bukannya 50%, bukan 60%. Kalau 30% klien you untung, you akan terus rugi lah. Yeah, let's say I have 1,000 clients. Okay. 300 clients profit. That brokerage will never last above 1 year. Okay. So berbalik kepada saya punya soalan tadi. Maksudnya apabila awak bekerjasama dengan broker, diorang ni mendapatkan keuntungan daripada kerugian kerugian para trader lah. So adakah awak bersekongkol? Sekarang ni aku tak bekerja dengan broker aku cuma menjadi IB sahaja. Kau faham? Aku bukan orang broker. Aku tak cipta broker macam Alik cakap tu. Apa yang dia cakap tu adalah cipta broker. Dia nak buat broker betul. Dia bukan IB. Sebab masa ni dia dah IB betul tak? Sekarang ni dia nak naik level up, jadi orang yang buat broker. Sebab tu aku cakap certain level dia harus ada haram. So bila Alik punya level ni mungkin dah jadi haram lah. Sebab dia nak buat broker sendiri. Aku tak pernah terfikir nak buat broker sendiri. Sebab bagi aku broker ni banyak benda yang akan memeningkan kepala. Yalah, betul apa yang dinyatakan. Broker memang macam kau sini cakap, broker ni haram lah. Okay, bagi aku okay, ni sejujurnya aku cakap ikhlas untuk netizen kat luar sana. Aku cakap direct broker memang ada kaki lipat, ada yang tak lipat. Ada ke yang tak lipat? Ada. Maksudnya yang being transparent lah dengan klien, yang bukannya jenis scam terus. Kau faham tak maksud aku? Scam direct terus. Sebab kita semua famous dengan broker yang kau tahu orang tak boleh withdraw lah apa. Itu yang orang panggil broker scam lah. Sekarang ni aku cerita broker yang tak scam orang ni, maksudnya dia transparent. Ya betul. Persoalan yang aku nyatakan tadi, apabila broker mendapat keuntungan daripada kerugian orang lain, dan apabila kerugian itu dibayar kepada engkau sebagai seorang IB, kau tak rasa benda itu haram ke? Bagi aku macam ni lah. Apa yang Alip cakap tu ada bukti ke? Apa bukti dia? Dia just cakap daripada mulut, betul tak? Apa bukti dia? Dia buat keluar bukti ke? Tak ada. And aku pun tak involve dengan broker. So aku pun tak ada bukti nak cakap yang benda yang kau cakap ni betul. Faham tak? Sebab aku as IB, aku just ambil commission aku, pergi mampus lah dengan korang punya broker. Sebab aku bukan buat broker. Kau faham tak? And client follow aku based on aku punya education, signal, and diorang selesa dengan broker yang aku bawa, yang trade. Faham tak? Bukannya aku punya broker. So sebab tu aku tak pernah terfikir untuk buka broker. Sebab maybe ada betul. Maybe aku cakap maybe ada betul macam Alik cakap. Tapi aku tak boleh nak cakap 100% sebab tak ada bukti. Dia just cakap bagai mulut je. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Dan bagi aku apa yang dia berani cakap ni sebab semua ada bukti lah. Apa bukti dia? Bukti dia sebab dia sendiri yang pernah dia belajar dan dia into nak buat broker, dan dia sendiri nampak dengan mata kudrat dia. Cerita tu semua orang boleh buat. Ya. Cerita tu semua boleh buat. Aku boleh buat. Aku cakap aku nak kerja dengan broker lah, apalah, apa semua aku nak buat broker. Lepas tu tiba-tiba aku tinggal forex sebab benda ni haram. Sedangkan aku dah kaya dengan duit forex. Dan aku rasa aku dah bosan dengan forex sebenarnya. Ni sangkaan aku lah, macam kau cakap tadi kan. Ni pendapat aku lah. Aku bukan nak fitnah dia. Faham? Ini pendapat aku, pandangan aku. Mungkin ada betul benda yang dia cakap tu. Jadi kalau balik kepada apa yang dia sampaikan, berkenaan dengan disampaikan dan aku bawakan penyampaian beliau, forex ni haram lah. Sebab apa? Sebab broker mendapat keuntungan daripada kerugian orang lain, dan disebabkan oleh kerugian orang lain, itulah yang kau mendapatkan komisen kau daripada kerugian orang lain. Tak semestinya. Asal pula tak semestinya? Tak semestinya. Sebab apa? Kau kena faham dulu konsep dia. Sekarang ni duit klien tak ada bercampur dengan duit aku as a commission. Faham tak? Dia akan bercampur, Bob. Sebab broker dapat keuntungan, broker akan bayar kau setelah broker untung. Kau
Kalau broker rugi macam mana nak bayar? Okay. So dia untung adalah melalui kerugian orang lain. Okay. So, Aku tanya balik. Kalau klien untung, broker ambil duit mana banyak, takkan ambil duit aku. Dia ada duit dia sendiri lah. Itulah duit bayar aku. Asal pula nak ambil duit klien? Lepas tu duit yang loss tu dia pergi mana? Apa dia? Macam mana duit orang-orang yang trade loss masuk dalam broker, betul tak? Asal pula dapat kat broker? Itu pergi kat bank lah. Ay. Kau ya betul bau. Betul lah. Kenapa nak masuk bank? Bank mana? Kau banyak lagi ni kau kena belajar. So, okay. So kau setuju ke tak dengan aku yang bahawasanya aku nyatakan yang forex ni haram? Tak setuju. Tetap dengan pendirian Tak kau? setuju. Aku memang tak setuju. Sebab banyak lagi kau kena belajar. Dia bukannya judi lah. Asal Macam kau gelak, Fik? Okay, yeah. Macam orang selalu cakap judi. Aku serabut bila orang cakap forex judi. Forex judi lah? Kau tak rasa forex judi? Tak judi. Memang jauh beza. Ya. Langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Sejujurnya aku cakap langit dengan bumi. Macam aku cakap lah, first, aku punya pandangan simple je. Judi kau nak kaji apa? Forex kau kena belajar banyak benda, sentimen, teknikal analisis. Judi tak ada, kau nak belajar apa? Macam aku cakap kau nak belajar apa? Tengok berawang madu, banyak pokok. Tak, so pada pandangan aku lah, kan, sebagai orang yang melihat ni daripada sudut sini, dan aku percaya dengan apa pembawakan kawan aku yang menyatakan bahawasanya forex ni haram lah. Sebab aku terkesan dengan apabila brokerage mengambil keuntungan daripada kerugian klien dan membayar komisen kepada you guys lah, IB lah. Itu pandangan dia lah. Tapi kau tetap dengan pendirian kau lah. Tak pendirian aku. Maksud kau tak kisah kalau orang Itu pendirian dia, aku hormat pendirian dia. Tapi aku ada pendirian aku. bagi kau forex tetap Boleh, tak ada harus salah. lah. Boleh. Tapi tak halal lah. Tak halal, harus. Harus. Sebab ulama' tak ada cakap halal. Ulama' boleh cakap harus saja. Haram dan harus je aku pernah dengar. Halal tak pernah ya. Sejujurnya. So kan bila ada haram, ada harus, kan benda tu kan benda yang ada pertikaian, benda yang menimbulkan syak wasangka. So bukankah kalau dalam agama kita dah mengajarkan kalau benda yang menimbulkan syak wasangka ni baik kita tinggal? Betul? Aku pernah dengar benda tu. Tapi aku nak tanya kau balik. Orang loan bank buat kereta haram tak? Ada riba lah. Sama je. Sama juga macam salesman kereta. Contoh salesman kereta yang jual kereta second hand. Kereta 1,000 dijual 140,000. 40,000 tu apa? Bila aku tanya salesman dia cakap apa? Tu duit gaji aku. Keuntungan dia lah. Keuntungan dia. Haram ke tak? Riba ke tak? Fikir sendiri lah. Baik, perdebatan ini aku rasa ada banyak perspektif. Betul, ataupun banyak persepsi perspektif. orang. Macam aku pandang daripada style aku, memang aku nampak ke arah macam tu lah. Tapi macam kau Bob, kau pandang ke arah macam mana kau pandang. Dan aku, apa tak silap aku punya producer bagi tahu yang kau malam akan sentiasa buat live. Sebenarnya apa yang kau buat live, kau tunjuk chat tu apa sebenarnya Bob? Aku tunjuk kualiti aku lah asal trader. Live trade. Live trade ni lah di mana... Live trade ni apa? Live trade ni lah di mana orang nak tengok kau bagi setup secara live. Tak ada hanky-panky. Faham tak maksud aku? Tak ada tipu. Kalau signal, kau boleh trade dengan ekor demo. Tapi live trade ni ekor real. Kau tak boleh tipu orang. Orang tengok kau entry kat mana, kau exit kat mana, betul ke kau profit, betul ke kau loss. Kat situ semua boleh tengok profit, loss kau. So macam aku memang buat live trade ni untuk aku tunjuk yang aku ni as a legit trader. Oh, so memang situ tempat banyak orang tengok kau punya live. Tak banyak mana, tapi 4,000 orang lah biasa malam. Dan kau rasa kau okey lah untuk untuk teruskan dengan apa yang kau buat sekarang? Asal tak okey, memang aku akan teruskan. Sebab benda ni lah aku kira kualiti, orang ternampak kualiti aku as a trader. Sebab orang akan borak, zaman sekarang ramai jadi trader tapi tak ada kualiti, tak ada IB. Buat IB je. Kat sini aku nak tunjuk, aku ni as a IB yang kualiti. Aku ada knowledge, bukan aku main gamble. Aku boleh tunjuk yang forex ni bukan judi. Aku betul-betul boleh buat duit. Forex ni bukan judi. Tapi forex ni haram lah. Apa dia? Forex ni bukan judi tapi forex ni haram lah. Harus dan haram. Harus dan haram. Pilih salah satu. Harus. Untuk aku harus lah. Harus dan haram tu haram untuk netizen. Oh, haram untuk netizen. Sebab netizen asyik cakap haram. Aku punya pegangan simple harus. Kau tak haram lah. Kalau haram aku tak buat.
Takkan kita nak bagi keluarga kita makan dengan haram. Betul. Tapi Kau fikir logik kau lah. dah check betul-betul lah. Aku dah check betul. Memang aku dah check betul. Confident 100%. Ada ke ulama ataupun ustaz yang trade? Kalau kau tanya aku macam aku cakap tadi lah, ada tapi silent. Aku cerita satu cerita lah kat kau. Cerita. Aku pernah balik daripada Dia cerita betul ke cerita tipu? tak, dia cerita betul. Cerita betul. Aku pernah balik dari masjid keluar dari masjid ada satu kedai kopi kat depan. Aku pergi minum kopi lah. And ada seorang ni aku tak pasti Tok Siak ke Tok Bilal macam tu lah. Tapi orang cakap orang masjid lah, senang cerita kan, orang masjid. Sampai-sampai buka phone. Duduk di meja sebelah aku. Aku tengok je lah, tengok je. Bawa balik semayang ni. Buka chat MT5. So dekat situ aku nampak sebenarnya dekat luar sana ramai je orang trade. Tapi dia orang silent. Macam aku IB. Sebab tu aku kena public. Faham? Kalau aku as a silent trader, aku duduk diam je lah. Aku tak perlu bagi tahu orang aku Faham? trade. So sebenarnya apa end goal kau sebenarnya Bob? Apa end goal kau? Aku nak ajar ramai orang lagi supaya boleh buat duit 2027 ni ataupun akan datang. Kenapa kau nak ajar orang? Sebab let's say Kau macam nak ni. ada ramai lagi T20 macam kau. Betul. Maksudnya semua tak payah pergi gym. Itu hak dia orang lah. Macam aku cakap lah, kalau kau ada duit kau nak pergi gym, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kau tak ada duit, lepas tu kau sibuk nak pergi gym, buat apa sial? Tak, maksud aku macam tu lah Bob. Uish. Ada sistem tembak oyeh lah kamu. Tu maksud aku lah. Aku tak marah pun, aku beritahu supaya orang faham. Dengan apa yang nak dibawa. Ya, betul. Okay, so apa kau punya vision dan juga kau punya mission towards apa yang kau nak buat sekarang ni? Macam aku Adakah cakap, kau akan kekal sampai umur 50 pun kau akan masih... tak ada. Benda ni macam aku cakap tadi lah. Endgame aku akan buat benda lain one day. Sebab forex ni adalah tempat kita nak cari duit. Okay? Tapi sampai bila kau nak orang cakap bagi signal live trade, one day aku pun akan penat juga. Faham tak? Cuma by the time aku nak bersara lah, orang panggil bersara lah jadi trader. Okay? And aku takkan bersara sebab aku cakap forex ni haram. Macam seorang tu lah. Aku akan cakap mungkin one day aku bersara, aku akan cakap aku penat. And sebab bila kau layan student ramai, orang join ramai ni, kau ingat tak penat guys? Live trade hari-hari. Benda tu penat. Kau ni sebenarnya tenaga pengajar. Aku ingin wajar. Cuma aku punya passion, aku nak bagi orang ni betul-betul pandai trade. Aku terpaksa lah buat live trade hari-hari. Sebab apa? Kalau aku tak buat live trade, dia orang banyak loss. Dia orang trade sendiri, dia orang loss. Tu antara satu benda yang kau kena tahu. So bila aku buat live trade, dia orang banyak profit. Kalau aku tak buat sehari je, dia orang loss. Dia orang memekak, Bob, kenapa tak buat live trade? So diorang ni Sana. memang mengharapkan kau lah. Memang mengharapkan aku. So sementara aku ada kudrat and aku masih orang kata belum capai 30 ni, tolong je lah orang. Banyak nak buat duit. Trader kat luar sana yang tak jumpa jalan apa semua. Sebab trader ni memang aku akui, ramai lagi yang masih tak jumpa jalan, yang tak konsisten. So orang-orang macam aku lah yang akan konsistenkan dia orang. Ya. Tapi bagi aku, untuk korang semua yang nak trade tu, fahamkan dululah, is it haram ke, harus ke? Betul? Kaji sendiri. Aku tak ada paksa. Aku cakap apa? Kaji dulu. Kalau kau masih tetap dengan pendirian korang, dan korang cakap benda ni adalah haram, aku tak boleh cakap apa lah. Sebab orang yang sama pendirian dengan aku, yang tu lah. Kau tahulah circle aku apa semua. Faham. Okay Bob, aku rasa ada lagi persoalan yang kita nak tanya berkenaan dengan trading, Syuk. Jelas. Aku sebenarnya cakap kau Bob, aku faham persepsi kau, tapi aku tak setuju dengan apa kau nyatakan lah. So bagi aku, aku dengan pandangan aku lah. Apa, aku faham benda tu. Opai ada pandangan dia, kau ada pandangan kau. Sebab setiap orang berbeza pandangan. Betul. And aku as a manusia, aku boleh terima pandangan orang. Tak ada masalah. Macam Cuma kau cakap, aku ada pandangan aku lah. Aku cerita yang dekat kau punya podcast ni, bila orang pandangan aku. Orang menghina kau, mencerca perkara-perkara haram yang kita lakukan kan. Apa pandangan kau, reaction kau bila kau buat, contoh kau suka buat live. Banyak tak kau dapat terima orang? Memang hari-hari. Orang akan cakap benda ni haram. Memang haram, hari-hari. rezeki haram. Hari-hari. So apa yang kau punya reaction towards that thing? Pergi mampus lah. Bagi aku tak haram. Kan aku dah cakap pegangan aku macam mana, pegangan orang. So tu pendapat orang. Why aku nak kena terima pendapat kau? Walaupun aku boleh dengar pendapat kau, tapi aku tak perlu letak dalam kepala walaupun otak aku dah bagi kau konsep dan bagi kau definasi dan bagi kau lebih faham berkenaan dengan forex ni, kau still cakap dia harus. Harus.
Harus. Sebab aku ada kajian aku sendiri, kau ada kajian kau. Diorang ada kajian diorang sendiri. Faham? Right, baik. It's a very orang kata apa kita tak bergaduh, kita tak betul. kita Professional way. apa pandangan aku dan pandangan kau adalah pandangan yang berbeza. Betul. Tapi macam aku cakap tadi, Kau nampak 6, aku nampak 9. kau pula cakap aku kan. Betul. Tapi aku harap lah kau akan nampak macam mana aku pandang lah suatu hari nanti. Daripada semua aspek lah Bob. Mungkin bagi kau mungkin sebab kau ada duit dan sebagainya sekarang, kesihatan, everything. I mean like for you lah, for your own good kan. Apa saja kau nak buat, I just doakan yang terbaik lah. So adakah selepas ni kau akan viral lagi dengan apa yang kau ketengahkan, ke kau main follow the flow saja? Aku follow the flow je sebab Dan viral benda ni semua yang kau buat semua bukan untuk kau punya marketing trading lah. Tak. Marketing brand ke? tak perlu. Aku dah ada berapa ribu orang dah follow aku sebelum aku viral. Kenapa aku nak kena viral untuk kisah pasal mulut netizen, untuk netizen kecam aku hari-hari? Dia viral ni bagi aku tak minta, dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Mungkin sebab karakter aku, badan aku jujur je. Benda tu datang sendiri. Aku tak minta viral ni. Dan aku tak mengharapkan pun viral. Dia faham. Tak lapar. Aku cakap tak lapar lah viral Kau ni. tak lapar perhatian lah. Tak lapar perhatian. Aku bukan macam artis kat luar sana lapar perhatian. Oh. Faham. Mungkin ada siapa yang nak tanya soalan tak? First time saya minta soalan daripada orang luar. Tak ada Okay Bob, so aku jelas lah dengan pandangan aku terhadap kau dengan cara kau berfikir. It's a good discussion towards benda tu. Dan last but not least, mungkin aku nak main rapid fire dengan kau sikit, boleh Bob? Boleh? Sebab penyam cilik dah masuk 1 jam 45 minit Bob. Kau sedar kau bercakap hampir 2 jam. Oh, aku tak sedar. Tak sedar? Tak sedar. Short and enjoy Enjoy. Okay Kau nak 3 jam pun aku okey. Uish. So macam ni sebelum kita nak macam ni environment kau, vibe dekat aura Sembang Oye ni, apa pandangan kau mengenai Sembang Oye? Okey, tapi aku rasa kau boleh improve lagi aku nak panggil. Contohnya hidang lah orange juice ke. Ni air kosong kau bagi aku. Sebab kita memang amalkan tak minum air manis Bob. B40 kan. Ya, sebab kita B40 Bob, kita minum air mineral. At least kalau kau nak bagi aku air kosong, bagi Evian lah. Dia kau bagi aku air Kowi ni aku rasa. Air kuku Bob. Kuku sama lah. Sama Sama. Lagi apa lagi yang kita perlu menambahbaikan? Ini bukan aku punya bidang lah podcast ni kan. So kau kena tanya orang yang lebih arif lah kalau kata aku. Cuma mungkin kau boleh tambah benda yang boleh memeriahkan kau punya studio ni. Tu je lah aku nampak. Mungkin signboard baru ke. Macam geli je signboard kau ni. Sembang Iskandar Rahman. Tak apa lah, itu kau punya taste kan. Woo! It's okay Bob, it's okay. Faham. Kalau nampak nanti macam mana kan, penambahbaikan kan. Mana tahu shoot, mana tahu Bob nak tapi kita tak ambil forex jadi sorry Bob, aku tak ambil forex jadi sponsorship. Aku pun tak nak sponsor kau. Betul. Okay Bob, mungkin kita go for rapid fire. Okay shoot, boleh rapid fire shoot Boleh Okay Bob, ini aku tanya soalan kau jawab Bob Okay, kalau kau kena pilih satu benda hidup sampai mati, forex ke property? Forex. Forex sampai mati? Mati. Aku memang minat. Okay, DMA Islam, kawan ke enemy? Enemy. Kenapa kau rasa DMA Islam ni enemy Dia enemy, okay. Aku bagi... Apa pandangan kau berkenaan dengan DMA Islam? Sebab dia selalu cakap orang yang gemuk ni, dan aku secara tak rasa aku bersetuju dengan apa, mungkin cara penyampaian dia aku tak setuju. Tapi apa yang fact yang dia keluarkan tu semua aku nampak bagus sebenarnya. Tapi kenapa kau tak suka, kau rasa DMA Islam punya kenyataan tu tak bagus? Dia cakap tak pakai otak. Ya. Tak pakai otak. Aku rasa dia tinggal otak dia kat rumah. Kenapa kau cakap dia cakap tak pakai otak? Contohnya? Cara bercakap bukan macam tu. Statement yang dikeluarkan tu, point yang dikeluarkan tu mungkin ada betul, ada salah. Tapi apa yang cara penyampaian dia macam kau cakap memang macam tak ada otak Sebab tu kalau dengan dia DMA Islam, kawan atau enemy? Enemy. DMA Islam, standby. Easy opponent lah. Aku boleh cakap tu, easy opponent. Okay, Bob Keeper atau Bob T20? Mana kau lebih prefer untuk orang ingat kau? Bob T20 lah. Bob T20 lah kan. Keeper tu nama sandaran je, betul lah orang-orang bagi kan. Tapi aku bangga je kalau orang panggil aku as a keeper pun. Asal lah? Aku bagi kau satu contoh
keeper ni dalam tim bola adalah orang paling penting. Last, okay, katalah pasukan lawan attack. Last orang yang standing siapa? Siapa? Keeper lah. Keeper lah. Dia yang tentukan bola masuk gol tak masuk gol. Ush. Kau kira penentu lah. Penentu. So, Orang yang paling orang harapkan. so Itulah aku tak kisah. Bagi aku kalau orang panggil aku keeper pun kau walaupun kau macam ni kau very 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 positif lah positif je lah. tentang Macam aku diri cakap sendiri. lah, dalam hidup ni kalau kau asyik negatif, kau takkan boleh pergi jauh. Okay, faham. Okay, orang yang kau paling nak prove wrong dalam hidup kau. Maksudnya Orang yang paling kau nak prove them wrong. Jojo. Kenapa? Apa yang dia buat salah kat kau? Bagi aku dia budak lagi lah. Dia sembang. Okay, aku faham dia nasihatkan orang pergi gym, pergi buat apa kesihatan apa semua. Disebabkan dia lah aku tak pernah dia mana salah satu sebab lah saya tak masuk. Faham. Tapi sebab aku before T Tapi bagi aku mindset dia tak betul. Cara dia bercakap pun tak betul. Dia lebih kurang je dengan DMA. Cuma beza dia mungkin dia kaya lah. Tapi dengan aku lagi kaya lah. Kau lagi kaya daripada Aku lagi dia. kaya lah. Dia kaya apa? Masuk ring, pecah muka. Aku duduk depan PC 10 minit aku boleh buat duit. Tapi bukan kau rasa macam Jojo punya benda tu as a man, lelaki sejati ke? Betul. Okay, dia fight tu orang nampak dia asal lelaki sejati. Tapi dia fight pun banyak kalah juga. Bukan semua menang. Aku bagi tahu fakta. Dan aku rasa dia pun setuju je benda ni. Betul, tapi even though dia kalah pun dia still fight lah bro kan. Dia betul. Aku bangga asal dia wakil Malaysia apa semua. Tapi bagi aku as a fighter kau tak perlu campur benda-benda yang statement-statement bodoh keluar dari mulut kau. Antara statement bodoh yang keluar daripada mulut dia apa? Orang gemuk masuk penjara. Tu apa benda siut? Memang ada lah. Kau fighter tapi kau cakap macam tu. Cuba kau fikir, let's say lah, bukan aku bukan fans dia. Cuma aku support lah dia as a orang yang wakil Malaysia. Let's say lah fans dia ada gemuk. Lepas tu dia keluar statement macam tu. Apa perasaan fans dia? Kata kau. Fans dia okay. Kalau Sedangkan fighter lain, contoh aku bagi seorang Alif Rakib, tak pernah pun keluar statement bodoh macam tu. Elok je Alif Rakib tu menang lagi banyak oleh dia. Tak pernah pun keluar statement bodoh macam tu. mungkin cara bagi aku bila kalau fans dia yang gemuk kan, yang betul minat kat dia, tengok akan rasa macam terinspirasi dengan kata-kata beliau. Apa yang nak inspirasi? Dia kata orang gemuk masuk penjara. Ya, Tu statement bangang. Sejujurnya kalau kau tanya aku, dia boleh cakap je, orang gemuk aku nak nasihatkan kau pergi gym, pandai apa, martial art ke, tu lain lah. Mungkin bila dia nasihat macam tu orang tak nak dengar. Mungkin cara Habis tu dia nasihat itu siapa je nak dengar? Orang lagi down ada lah. Kalau aku tengok pendapat aku sebab aku bukan fans dia, so aku memang tak give a fuck So kalau bukan ke orang bila dengar apa yang dia cakap tu down tu, maksudnya orang tu lemah. Kalau orang yang sentiasa positif, dia kata okay, let's go. Yelah, itu atas orang lah. Tapi macam aku cakap, kalau orang yang macam aku cakap apa, dia lemah. Tapi orang ni fans kat kau ni. So kau as a fighter yang ada fans, kau sepatutnya jaga hati peminat kau. Okay, faham. Bukannya kau tegur dengan So ayat-ayat macam tu. Orang yang paling kau nak prove them wrong adalah Jojo lah. okay, faham. Okay, faham. Mungkin seterusnya okay, girlfriend kau, satu benda yang kau nak subscribe pasal dia. Maksud aku describe. Subscribe pula. Subscribe ni kau layan benda lain ni. Kau jangan ni. Kau dah terbiasa subscribe ni aku rasa. YouTube channel bro. Ingatkan kau subscribe OnlyFans. Astaghfirullahalazim. Mana aku tahu, aku tanya je. Tak okey lah, describe. Macam ni kau beritahu pasal subscribe OnlyFans? Nampak muka kau macam geng-geng yang ni Sebab aku ada seorang kawan macam kau. Bukan aku nampak macam alpha. Man, maskulin Biasa je aku tengok kau. Okay, so apa yang kau nak apa subscribe apa? Describe. Woi, describe. Maksudnya apa, ada si karakter ke apa? Anything. Satu words yang kau nak describe. One word. Bagi aku dia ni One word je bro yang one word. Faham tak faham? One word je. she's not a gold digger. Itu 3 words bro. Habis tu? She's not gold digger. Habis tu kau nak satu ayat macam mana? One word je lah. Cantik. Faham lah soalan. Tu je lah. Soalan kau pun kelakar lah. Cuba bagi soalan yang cerdik sikit.
Ini Syu yang buat. Ni siapa yang buat soalan ni? Syu, producer aku. Soalan ni Remy Sharp pun jawab. Remy Sharp pun jawab soalan ni. Itu dia, aku lah. Okay. Kau takut kaya atau kau takut miskin balik? Takut miskin. Sejujurnya aku takut miskin balik. Kenapa kau takut miskin Sebab okay, dulu aku tak pernah rasa duit sendiri. Duit mak bapak lah. Betul. And mak bapak aku ni bukan jenis manjakan anak. Faham? Okay, kau nak kaya kau cari sendiri duit kau. Kau jangan susahkan aku. Walaupun aku ada duit. Right, understand. So aku tak nak jadi miskin balik. Aku tahu macam mana duit tak ada. Benda yang paling kau takut, hilang duit ke hilang diri? Ikhlas lah ni kau tanya aku. Pernah ke tak ikhlas? Jadi tak Hilang soalan diri. ni. Hilang diri. Kau tak Hilang rasa duit tu buat kau hilang diri ke? Pernah. Aku pernah. Aku pernah rasa benda tu. Waktu 2-3 years ago lah. Aku baru nak kaya waktu tu. Sekarang kau tak rasa kau sombong ke? Tak, sekarang aku tak sombong. Aku lebih kepada aku dah sedar fakta dan realiti dunia ni macam mana. Kalau kau nak tahu sombong, dulu aku betul sombong. Maksudnya kau takkan datang lah kalau aku jemput kau dekat podcast Semoye? Takkan. Bagi aku tak ada hasil podcast ni. Tak ada Buang hasil. masa. Kau tak tahu ke podcast ni akan viral, okay, lepas tu? Itu dulu lah. Itu dulu lah. Sekarang ni aku bagi muka lah. So sebenarnya apa yang menyebabkan kau setuju lepas shoot konten kau untuk kau join podcast ni? Satu one thing. Sebab aku nampak podcast kat Malaysia ni semua jemput orang-orang, minta maaf cakap ni kasar sikit lah, jemput orang yang tak ada otak sejujurnya. Lepas tu keluar statement bodoh-bodoh. Kau pun selalu gak jemput orang yang tak ada otak. Aku tengok. Tu aku datang, aku nak tunjukkan yang aku ada otak kat sini. Siapa yang tak ada otak kau buat? Semua ada otak mah. Tak ada, bagi aku tak ada lah. Contoh DMA Islam tu dah tahu tak ada otak kau bawa juga. Dia Islam tu dia ada otak lah sebenarnya. Cuma mungkin cara Otak tinggal kat rumah. Otak memang ada, otak tinggal kat rumah. Ya, saya tak nak buat pembalahan dalam saya punya podcast ni. Okay, kita continue. Boleh kita continue? Boleh. Okay. Kalau kau bukan trader, kau nak jadi apa sebenarnya? Apa kau akan jadi? Aku mungkin akan jadi tukang masak. Sebab dulu aku pernah ambil culinary, tapi aku drop out lah. Oh, sebab aku rasa sebab kau dulu chef ke kau macam ni sekarang? Tak ada kena-mena. Tak ada mana? Tak ada kena-mena. Oh. So apa faktor kau naik besar macam ni buat Aku start trade. Okay, bila aku start trade, aku banyak tak keluar rumah. Aku banyak duduk rumah depan PC. Kau tak cukup tidur, Cukup tidur. Bila kau lost, kau stress, kau akan lapar. kortisol tinggi. So aku penghilang stres aku adalah makan. Sekarang kau ada ayu lah. Uish. Hilang stres. Dulu Dia hilangkan stres kau macam mana buat? takkan nak cerita kat sini. Kau buat-buat tak tahu pula. Kita kena pancing lah. Macam mana you ni hilangkan stres kau? Yang sebelum-sebelum ni tak pernah hilangkan stres kau. Lagi tambah stres lah. Tambah lagi stres ada lah. Tambah sakit otak lah. Oh, yang ni yang hilangkan stres kau. Okey, faham. Okey, kau nak jadi chef lah tadi kan? Action lah kau ni. Okey, satu benda pasal diri kau yang kau rasa orang dah salah faham. Apa orang salah faham pasal aku? Macam kau cakap tadi lah. Diorang kata gemuk tak sihat. Aku sihat je. Kadang-kadang betul orang cakap don't judge a book by its cover. Orang nampak aku tak sihat, tapi sebenarnya aku kadang-kadang lagi aktif daripada orang kurus kat luar sana. Ya. Tapi sebenarnya sejujurnya kau kena check. Aku rasa kau tak rasa kau ni ke? Ada. Tak ada, aku dah check lah. Ya. Tak, sekarang ni kau nak podcast, kau nak hina aku. Okay, see. Okay, 5 tahun dari sekarang, apa yang kau nampak kat diri kau? Aku nampak aku akan jadi ikon trader dekat Malaysia ni. Itu nombor satu. Ikon Nombor dua, aku akan jadi ikon untuk orang gemuk kat Malaysia. Sebab apa? Aku akan create. Bukan aku akan create lah. Aku akan ubah lah. Aku akan ubah mindset orang kat Malaysia ni. Yang dia orang tengok orang gemuk ni je loser. Lemah. Sampah. Aku akan create dan aku akan ubah mindset dia orang. Pasti. Dia akan tengok orang gemuk ni sebagai style. Power. Ada otak. Bukan loser. Okay, Bob. Kau rasa perjanjian 2 jam, Bob. 2 jam. So, yes, mungkin kau ada any, apa orang kata, ucapan ataupun
kepada sesiapa, netizen ataupun orang kat luar. First, kepada yang sokong kau, yang support kau. Kedua, kepada yang sentiasa negatif dekat kau. Mungkin ada Okay, aku cerita orang yang sokong aku lah. Orang sokong kau, First orang sekali, yang aku boleh cakap thank you. Sebab apa? Korang semua ni dah tunjukkan yang orang Malaysia ni bukan semua tak ada otak. Mostly ada juga otak. Sebab tu korang sokong aku. Sebab korang ada otak. Pada yang negatif pula, bagi aku, kau jangan ikut-ikut orang. Kau kena ada pegangan prinsip sendiri. Cuba untuk kaji dulu satu benda tu. Contoh macam yang kau cakap adalah isu forex haram tu. Aku pun tak nak sebut banyak kali. Aku rasa better diorang kat luar sana kaji sendiri. Bukannya diorang tak ada otak, bukannya diorang tak ada telefon, bukannya tak ada internet. Semua benda hujung jari je sekarang. So tu maksud aku, tak perlu nak ikut-ikut. Contoh orang kat office cakap, forex haram balik rumah dia cerita pula dekat bapak dia forex haram. Itu je yang dia dengar. Tengok video kawan kata, forex haram sebab aku nak buat broker, contoh. Lepas tu kau percaya. So bagi aku, kaji dulu satu benda. Jangan dengar bulat-bulat. Tapi kalau kau dah kaji, kau still dengan pegangan kau, okay, it's up to you. Okay, kepada haters, Kepada haters, bagi aku simple je. Korang takkan boleh jadi macam aku. So better kau ikut je aku. Kau join je aku. kepada haters. Kepada haters, diorang takkan boleh jadi macam aku. Sebab Kalau- apa? Sebab tu diorang jadi haters. Sebab diorang tak boleh jadi macam aku, diorang jadi haters. Tapi kalau dia tak nak follow kau, dia cakap forex haram. Forex haram, diorang akan keep on jadi haters lah. Tu kalau cakap forex halal, forex harus. Jadi follower aku. Tu pilih nak jadi follower Bob Ataupun nak jadi- haters. Ataupun haters Bob. Simple je. Oh, ya, Aku tak ada masalah dengan haters. Aku takkan block, Aku tak ada akan jadi marah haters kau Bob. Aku okey lah. Aku okey je dengan kau kan. Kau 50-50 lah. Ya, aku tak ada 50-50. Maksudnya tu apa yang kau buat tu, pekerjaan kau yang kau buat tu, aku tak nak menghina, tapi aku tak bersetuju lah daripada pandangan aku. Tapi untuk kau ada confident yang kau ada sekarang is very good. Cuma my advice for you untuk jaga kesihatan lah. That's it lah. Thank you Is. Ha. Okay, bab kesihatan tu aku tak nafi lah. Aku selalu dengar advice. Aku boleh terima advice daripada contoh macam kau advice aku apa semua. Benda tu aku boleh terima. Gemuk tak adalah sampai masuk penjara, tapi gemuk ni dia tu akan macam tu maksud menyusahkan aku. untuk masa depan. Macam kau advice aku boleh terima in a good way punya advice. Tapi kalau kau menghina, kau mencaci, benda tu kau rasa orang nak terima ke? Betul. Kita dalam setiap teguran mesti kena ada adab. Ada adab. Belajar adab dulu lah. Betul. Aku direct je aku cakap. Yang tu aku setuju. Cuma mungkin cara orang berbeza-beza. Cara orang berbeza-beza. Macam cara orang berbeza-beza. Itu saja. Okay Bob, thank you so much for your time. Thank you sebab sudi. Sebab alhamdulillah Bob dah tak sombong. Kalau Bob yang dulu, dia tak nak join podcast kita Syuk. Memang aku takkan join lah. Sebab yang ni orang akan kecoh lah ni dekat di social media, cakap kenapa Is jemput Bob dan sebagainya. Seperti yang saya nyatakan, memang ada permintaan dan kita pun nak tahu apa yang berlega-lega di pemikiran Bob. Dan alhamdulillah hari ni kita dah tak berjaya rungkai, tapi kita dah kenal sedikit mengenai Naim atau nama panggilannya Bang Bob T20. Okay Bob? Okay. Jadi saya pun nak kena bergegas. Sekarang pun dah pukul 6. Saya nak kena pergi gym sebab saya B40. So saya gerak dulu lah. Sedar diri lah. Sedar diri lah. Sedar diri, alhamdulillah. Okay, saya okay. Okay guys, genang geduk tali kecapi kenyang perut senati. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi dalam Sembang. Oh yeah. Assalamualaikum. Ini bukan sembang kosong, ini real talk. Number one podcast, kita naik non-stop. Dari gelak sampai deep talk, semua kita share. Sembang, oh yeah. We